Assalamualaikum semua, nama saya Dr. Fatih Amira. Kembali kita hari ini kepada segmen Recharge 360. So hari ni, macam bulan sebelum ni kan, kita jumpa dengan tetamu kita, Puan Mira. Kita bercakap tentang PCOS. Tapi kali ini, dekat kita punya set untuk kita discuss tentang topik yang lebih meluas, iaitu kesuburan. Kalau sebelum ini kita bercakap tentang PCOS, kali ni kita tak nak cerita sangat pasal PCOS. Kita nak fokus lebih kepada kesuburan itself. So, audiens kita akan dapat tahu lebih banyak maklumat tentang kesuburan. So, seperti mana yang kita tahu, biasanya kalau macam orang ada masalah kesuburan ni, dia lebih fikir macam, tak apalah, tak ready lagi, belum dapat anak. Bila dapat anak nanti baru dia nak fikir. So, sebenarnya kesuburan ni, dia luas topik dia. Dia bukan sebab kata, okay, dah ready baru dapat anak, ataupun macam masalah PCOS mata-mata menyebabkan tak dapat anak. Dia ada banyak lagi behind the scene apa yang berlaku. So, kita akan bawakan topik ni lebih detail hari ni. So, saya harap audiens stay tune, follow Recharge 360. So, saya nak minta Puan Rabiatul, saya panggil Atul boleh kan? Boleh Atul. Okay. Untuk introduce yourself dulu, daripada mana, asalnya, your background, education, semua. Boleh. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, terima kasih kepada Dr. Fatin dan tim Recharge 360 kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk membincangkan, mengupas tajuk ketidaksuburan dengan lebih lanjut. Saya Rabiatul Kamsina binti Mak Yusof. Sekarang ini berusia 32 tahun. Saya berasal dari Klang, Selangor. Bukan dari Johor. Dari Johor tu saya pindah baru setahun lebih pindah Johor. Okay. Tapi family semua kat sini sebab saya ikut suami saya. Suami saya kerja dekat area sana. Jadi saya Klang, Selangor, sekolah membesar semua, everything dekat sana. Dan saya baru saja pindah dalam last year pindah ke Johor kerana mengikut suami. Dan saya mendapat, talking about education ni, saya mendapat saya punya diploma daripada UiTM Kedah Sungai Petani dalam jurusan Diploma Public Administration di bawah Fakulti Administrative Science and Policy Studies, dan kemudiannya saya meneruskan perjalanan pengajian saya di UiTM Shah Alam dalam jurusan Mass Communication. To be specific, majoring saya adalah Communication Management and Policy. Patutlah mana cakap. Si Alfi, insyaAllah saya very passionate about mass comm. There's a lot of things yang kita belajar dalam bidang tu. Dan saya complete first class degree dan saya dapat offer untuk pursue saya punya master, Alhamdulillah, dalam jurusan Master in Media Warfare, berkisar berkenaan national policy dan sebagainya. It's very interesting as well. So selepas saya completekan pengajian saya tu, saya bekerja di dalam bidang corporate communications di a few industry. Selepas itu saya bekerja juga sebenarnya dalam mengajar sebagai part-time lecturer, pensyarah sambilan di UiTM dan juga di private university. di both IPTA dan IPTS lah, sebabkan saya buat part-time, so jadual tu a bit flexible. So saya buat dalam 4 tahun lebih macam tu. Dan akhir sekali kerja sebelum saya decided untuk take a career break tu, career terakhir saya adalah sebagai pegawai mobilisasi community bersama Global NGO, Education NGO, dan itu selama setahun lah. Dan sebelum saya disebabkan masalah ketidaksuburan, IVF saya fail ni, perjalanan TTC ni, saya decided untuk take a career break, which is baru dalam setahun lebih. Bila saya dah pindah ke Johor tu, saya consider take a career break dan fokus kepada inilah perjalanan TTC. Itu saja berkenaan education. Dan saya mempunyai 8 orang adik-beradik sebenarnya. Saya ada 8 adik-beradik. Saya anak ke-7. So orang kata subur sebenarnya kalau ikutkan. Orang tanya tak ada masalah ni. Tapi kita tak boleh nak tengok orang kata history sebab perjalanan sekarang kan. Itulah dia sedikit sebanyak berkenaan latar belakang saya. Tadi kan you cakap sekarang ni umur 32 tahun kan? Okay, Bila you kahwin? Saya kahwin pada umur saya 25 tahun. 25 tahun back in 2017 rasanya. 2017. Dalam sekarang ni kalau kita tengok dah usia 6 ke 7 tahun lah perjalanan saya punya perkahwinan. Dan itulah. Okay, so sebenarnya bila you kahwin umur 25 tahun tu, adakah waktu tu you dah
ready nak, maksudnya macam setengah orang ni bila dia kahwin dia macam okay, tak apalah aku berkahwin, aku nak relax dulu. Dia macam tak adalah dia bukan terus nak ada baby lah. Faham. Tapi ada orang dikahwin ni memang terus okay aku memang nak anak. Ke you jenis yang macam okay tak kisah dia ada tak ada tak apa. Saya nombor 2. Saya seorang yang sangat-sangat determined. Saya dengan pasangan, dengan suami saya 37 tahun, 36, 37, 4 tahun beza lah, tua sedikit daripada saya. Dan right after kita kahwin tu memang kita dah tahu nak memang ikhtiar zuriat ni lah betul pertama kita nak. So memang daripada tahun pertama kahwin tu memang kita orang usahalah sebab we really want it kan. Tak ada tunggu-tunggu, jalan terus. Tapi itulah tak disangka-sangka rupanya ada masalah di sebalik perjalanan tu nak ikhtiar hamil tu. Okay. Tadi sebelum ni, masa sebelum kita start, you ada cakap masa saya tanya yang first tu kan cakap period you tak teratur kan? Betul. So sebelum you kahwin, ada tak you dapatkan rawatan tentang period you tu sebelum you nak kahwin? Oh wow. Actually saya tak dapat. Saya tak dapatkan rawatan kerana sebab before saya kahwin tu saya tahu saya memang ada masalah period yang tidak teratur daripada awal saya remaja, so very critical. Tapi sebabkan saya dibesarkan dalam keluarga yang tradisional, like kita tunggu dulu. So saya pernah bercakap dekat mak berkenaan isu saya suarakan isu yang saya tak period ni mak, berapa lama ni, 3 bulan tak datang, 6 bulan tak datang, 9 bulan tak datang. Lepas tu respon mak saya dia kata tak apa dah kahwin nanti kamu akan okey. Tak apa dah kahwin nanti okey lah itu. So kita pun faham lah, tapi saya tak salahkan lah sebab saya faham lah macam mana mungkin pengalaman orang berbeza. Ada orang memang dah kahwin everything okey, hormon cantik, tapi tidak macam kes saya. So saya memang tak dapat rawatan lah sebab tadi kan you cakap you anak nombor 7 kan? Okay. Sebabkan ramai adik-beradik kan? Mesti ada kakak atau abang yang lain dah kahwin. Okay. Betul tak? So ni just nak relate lah. Bila boleh. your mum said okay tak apa, jangan risau, nanti bila dah kahwin dia akan okey. Okay. Adakah masa tu sebab you ada tanya juga dengan yang lain pun kata tak apa, dia macam mengiyakan benda yang sama juga? Tak, saya tak consult pun pasal benda dengan adik-beradik saya lain. Tapi saya mempunyai juga seorang kakak yang dah kahwin lama juga, bertahun lebih daripada saya, 13 tahun pun masih tidak dikurniakan zuriat. Sebenarnya. Tapi kalau macam itu saya cerita, saya faham itu adalah disebabkan diorang buat juga rawatan susulan, tapi saya difahamkan kita open je, tak ada masalah. Cerita macam ni difahamkan adalah masalah disebabkan daripada pihak bagi pa. So kita fahamlah. Okay, so maknanya memang ada orang kata usaha tu lain lah, maknanya bukan daripada method dia tak sama lah. Method tak sama. So mereka pun tak apalah, okey lah kan, sebab yelah korang kata kalau kita nak buat IVF ni banyak juga kos sebenarnya kan. So lain keluarga, lain dia punya keadaan financial kan. So kita pun tak boleh nak pukul rata semua. So saya faham lah. So lepas dah kahwin tu kan tadi you kata memang you determine sangat nak ada anak kan. So bila yang you mula-mula rasa ataupun macam apa yang step pertama yang you dengan husband you buat yang macam okay dah sampai masanya kita kena seek doktor, dapatkan rawatan kesuburan? Okay. So mesti you akan cuba dulu secara semula jadi dengan husband kan? Betul. Actually yes. That's very interesting question. Sebenarnya saya dapat tahu yang saya tak sangka je saya ada masalah. Sejujurnya saya rasa everything okay. Tapi sebenarnya dah red flag bila saya tak dapat period secara regular tu sebenarnya dah tunjukkan hint-hint yang something is wrong. Dan saya pun dah bagi tahu dekat husband before kahwin pun I have issue with my period. Mungkin benda ni kita mungkin struggle, I don't know, but we can give it a try. And dia kata tak apa, kita usaha dulu, kita tengok macam mana. Dan coincidence sebenarnya secara kebetulan saya pergi ke klinik untuk mendapatkan rawatan infection. Okay, tapi masa tu baru dalam 8 bulan ke 6 bulan pertama kahwin. So saya fikir pergi, tapi doktor tu pun alhamdulillah sangat proaktif. Dia bila dia pergi tu dia tanya kat saya, macam saya rasa normal routine kan, doktor akan tanya period bagaimana. Betul, semua. Betul. So bila dia tahu yang puan dah kahwin, period regular daripada bila, dia dah nampak macam okay, this is something wrong. Adakah puan ada ikhtiar hamil sekarang ni? Ya, saya tengah ikhtiar. Okay, saya cadangkan, saya suspect puan ada PCOS. Dia cakap macam tu. Mungkin dia tengok daripada overweight, badan saya pun memang ada masalah overweight kan, disebabkan faktor PCOS ni. Dan dia referkan saya kepada doktor pakar sakit puan. So that's why saya proceed. Okay, kita jumpa doktor pakar sakit puan.
Dan memang dah disahkan lah saya buat TVS dan further blood test semua, memang confirm ada masalah PCOS. So daripada situlah bermulanya sedih, rasa emosi, macam mana ni nak buat ni kan, dah ada PCOS ni, macam mana saya nak kurniakan anak. Mulalah drama-drama, you nak kahwin lain ke, nak kahwin lain ke, macam itulah mula kan. So tak apalah, so kita usaha, kita ikhtiar kan. Macam itulah cerita perjalanan tu. Wow. Sepanjang terusnya. Tapi maksudnya macam you tak give up lah, betul tak? Betul, tak give up you teruskan untuk yes, usaha juga sampai dapat kan? Betul, tak give up. Itu memang betul lah. Kita dah tahu ada masalah, sedih kejap, kecewa, tapi kita move forward. So saya fikir macam, okay, kita ada masalah. Okay, doktor, saya ada masalah ni, apa yang saya perlu lakukan? Apa yang rawatan susulan yang doktor cadangkan pada saya untuk kita proceed, untuk saya ikhtiar hamil secara semula jadi. So sebelum kita pergi dekat kita nak minta atau share detail tentang rawatan yang you buat kan, dalam masa 6 years tu. Betul. So saya just nak share dengan audience sikit sebenarnya tentang pasal masalah kesuburan tadi. Sebenarnya dia bukan sebab kitaran period yang tak teratur semata-mata. Okey, macam Atul memang dia share dengan kita, dia bagi tahu memang daripada awal dia ada masalah period yang tak teratur. Tapi sebenarnya tentang when it comes to infertility, ketidaksuburan, ada banyak lagi faktor-faktor lain yang kita kena ambil kira. Antaranya faktor wanita dan faktor suami. So benda-benda tu bila you datang dekat klinik, kita akan tanya beberapa soalan yang penting untuk kita tahu, dan lepas tu kita akan buat certain investigation untuk kita tengok dekat mana masalah yang ada. Sebenarnya bila kita buat rawatan kesuburan ni, kita buat siasatan dulu sebenarnya. Waktu kita buat siasatan tu, dia bukan kita macam nak cari salah siapa tau. Betul. Dia bukan nak blame siapa. Sebab ada setengah pasangan ni, bila dia datang dekat klinik, dia akan cakap, saya datang dulu. Saya tak bawa suami saya. Sebab suami saya kata, pergi je lah check dulu. So bila dia datang seorang macam tu, kita dah tahu dah. Mesti, bukanlah kita judge, tapi kita rasa macam dia tak dapat a good support lah. Sebenarnya bila kita bercakap tentang kesuburan ni, kita bukan nak cari salah siapa, tapi kita nak membantu. Ya, betul. Sebab bila when we talk about nak dapat anak, kita perlukan support daripada dua-dua suami dan isteri. Kalau doktor saja yang support salah satunya, betul tak akan jadi. Betul. Dia kena kedua-duanya juga. Betul. Dan kesuburan ni dia bukan tentang angka saja. Dia lebih daripada tu. Jadi kena ambil tahu maklumat yang lebih detail. Jangan sekadar tengok dekat TikTok, baca-baca Google, dan nanti tak menyelesaikan masalah. Betul. Kan? Betul. Dia kena banyak source sikit. Banyak source, betul. Jangan betul. dan pastikan source tu source yang betul lah. Betul. Macam saya sekarang ni, sejak saya tahu ada PCOS, penuh dekat rak buku tu, buku PCOS, infertility, ketidaksuburan, macam mana nak conceive, IVF baby. Sebab ilmu-ilmu ni kita perlu untuk make sure kita faham kondisi badan kita secara menyeluruh. Okey. Betul. Tadi kan you cakap lepas you dah refer dekat pakar, and then dah confirm ada masalah PCOS semua tu, diorang pun mulakan rawatan kan. Boleh tak share sedikit apa jenis rawatan yang you dah lalui sepanjang proses you dah buat untuk kesuburan ni? Oh, wow. Okey, boleh doktor. Saya memulakan rawatan sebenarnya right after saya tahu saya ada infertility tu, ketidaksuburan tu. Saya mulakan rawatan dengan they call it medication induction, yang mana beri ubat. Okey, doktor tu bagi saya ubat, medication, sebabkan saya ada masalah period tak teratur. So doktor bagi prescribe saya ubat untuk induce period saya. So sepanjang saya rasa setahun lebih tu penuh dengan ubat hormon masuk, ubat hormon tu untuk make sure saya dapat orang kata period and yang kembang telur macam tu lah. So kiranya the first year tu memang dia fokus untuk buat rawatan bagi betulkan period dulu. Betul, yes. Betulkan period dulu kita hormon. Lepas tu lepas doktor dah buat begitu, saya usaha juga, saya dah cakap dengan diri saya, kalau boleh saya tak nak buat IVF doktor, sebab kan faktor cost doktor. Saya cakap dengan doktor kan, kalau boleh kita mulai daripada murah dulu, pergi ke doktor. Ada sepanjang saya 5 tahun 6 tahun ni, saya jumpa lebih daripada satu doktor, lebih daripada satu klinik. Saya memang dapatkan different untuk dapatkan opinion. Sebab even PCOS pertama saya tahu pun, saya pergi ke klinik lain untuk confirm kat adakah betul. Dan saya rasa untuk dapat second, third validation is very important dalam perjalanan untuk build you punya trust. Dan kita tak tahu kan, doktor, cari yang trusted doktor yang betul-betul valid untuk memberi kita
maklumat yang lebih mendalam terhadap kondisi kita lah. So saya mulakan dengan medication induction dan saya buat juga masalah HCG kita panggil yang HSG. SSG. Untuk tengok tube. Yes, heterosonography something like that kan. Heterosonography. Yes, untuk dapatkan check tube saya, itu saya buat, itu sakit. Itu saya buat. Kemudian saya dah check tube everything okay. Sekarang ni isu ni masalah telur saya juga. Telur saya tak kembang, tak boleh besar. Tak besar. So kita buat IUI. Daripada situ dah tak jalan juga medication induction ni, kita buat IUI. Saya cakap okey lah doktor, saya proceed dengan IUI, which is quite expensive lah. Consider kan masa tu awak berkahwin, semua baru kerja. So saya buat IUI selama 3 kali. Okay, dan masih juga fail. 3 kali dalam masa? Dalam masa setahun setengah sebenarnya. Saya take a break kejap, sambung lagi. Break jugalah. IUI tak jadi, okay, kita start balik ubat. Tak jadi lagi, kita nak start balik, tak IUI. Okay, kalau keadaan kondisi financial dah okay, kita start balik. 3 kali pun tak jalan. Dan doktor tu kata kalau dah lebih ni, kita suggest tak boleh proceed lah. Dia macam ada limitation sikit. Dia kata akan efek, ubat tu akan efek kepada badan. Dari kesan dia lah. Ada kesan kan doktor. So that's why dia kata, doktor cakap kita buat yang terakhir lah, ikhtiar akhir, which is IVF. Okay, so mulalah IVF tu, wow, very challenging fasa. Yang mana, ambil telur kan, nak ambil ovulation, nak tunggu timing, cocok sini, inject sana. Sakit je bila kita ingat balik kan. Benda tu agak stressful lah, emosi challenging untuk fasa bagi saya lah. Dan bila dah buat tu, dah susah-susah, dah collect telur tu, fasa semua tu, tiba-tiba fail juga keputusan. Itu memang very disappointing lah. After 5-6 years pun still tak dapat. So that's why saya rasa macam banyaklah orang kata negative emotion, start mula rasa macam should I continue, should I give up kan. Dan saya prepare untuk buat second cycle IVF lah bila dah financial dah okay sikit, and kita dah berjaya masa kita collect telur tu. Alhamdulillah kita dapat collect dalam 12 biji, total 6 telur yang saya dapat. Tapi daripada 6 yang telah difertiliskan, hanya 6 saja yang berjaya, yang boleh digunalah, boleh ditransfer. So saya dah transfer hari itu 2 biji, fail juga. So saya ada 4 biji lagi yang masih frozen sekarang. Dan sepatutnya saya nak buat IVF cycle lah yang kedua. Tetapi setelah saya ubah sedikit lifestyle, cara adjust sana sini dan ikhtiar cara lain juga, alhamdulillah tak sempat saya nak buat IVF yang kedua, cycle kedua. Saya disahkan hamil secara natural. So that's why saya hold kejap, dan insyaAllah kalau ada rezeki lain untuk conceive secara natural, alhamdulillah. Kalau tak, kita akan buat IVF kedua lah. Itu okay. So just nak tanya lah, daripada IUI ke IVF tu, is it the same doktor? Actually yes, the same doctor. Kejap saya check balik. Ya, betul. It's the same doctor, the same hospital yang saya pergi. The same doctor dia buat IUI. Tapi itulah orang kata tak berjaya kan. Yes. Daripada IUI nak ke IVF tu berapa lama masa you ambil? Maksudnya you mesti fikir dulu. Aku ni betul ke tak nak buat IVF kan? Berapa lama masa you ambil? Saya rasa tak lama. Lepas je IUI saya tu fail, yang ketiga tu fail. Itu saya datang balik dengan doktor cakap yang tak berjaya. Daripada situ doktor terus advise saya tak cadangkan untuk proceed IUI lagi. Untuk next ni kita terus ke IVF. Tapi tak lama pun. Actually saya rasa saya tunggu dalam 3 cycle je. 3 ke 6 bulan macam tu. Fasa break kejap. Dan kemudian saya fikir okay, jom kita buat IVF. Sebab orang kata nak continue je. Kalau boleh tu saya macam tak nak break dah. Sebab dah break kiranya lama kan. Sebelum you decide nak buat IVF, ni just soalan lah nak tanya kan. Boleh. Ada tak macam, kan tadi you cakap, you kata okay benda ni melibatkan kos apa semua kan. Tapi ada tak sebelum nak mula IVF tu, even sebelum nak mula IUI pun, maksudnya selepas doktor dah buat induction, dah betulkan period tu, ada tak doktor kata sebenarnya the best for you is IVF instead of IUI? Adalah. Actually ada a few doktor yang cadangkan kepada saya, cakap benda yang sama. Dia kata macam kita tak nak waste time lah. Dia kata macam tak nak waste time, saya rasa kita buat IVF je. Ada yang kata macam tu, kita buat IVF je lah teruskan. Tapi itulah, bagi saya nak doktor tu faham, because of saya tahu nak buat IVF ni macam mana, critical. Tapi dia cadang cara yang paling terbaik, kita boleh suggestkan kat you untuk terus buat IVF. Tapi disebabkan faktor kewangan, faktor orang kata keadaan, situasi dengan career, commitment at that time, kami fikir kita hold dulu. So that's why saya memang dah cakap dengan husband yang ini kita berdua mutual agreement yang mengatakan kalau doktor suggest apa-apa, kita mula dulu dengan yang paling murah. Betul. Sebenarnya. So betul lah tu sebenarnya. Kalau and then doktor yang kami buat IVF ni pun dia
align dengan kami punya cara, dengan method dan pilihan kami, dan dia very supportive on that. So that's why kami rasa Stick dengan dia lah. kami comfortable dengan cara dia dan align dengan cara kami berfikir. So that's why kami fikir tak apalah, kita proceed. Okay. So sebenarnya dalam bidang perubatan ni, bila kita bercakap tentang kesuburan, dia ada banyak cara untuk nak bantu pasangan tu untuk mengandung. Macam tadi Atul share, dia lalu first kali dia betulkan period dia dulu. Lepas tu dia buat IUI, dia buat IVF. Okay, so bila nak start yang mana satu dulu pun, sebab ada pasangan yang datang, first kali datang kat klinik, contoh patient datang kat saya kan, doktor saya ada masalah period, saya mahu terus IVF ke? Patient terus tanya macam tu kan. Tapi saya tak ada duit. Dia macam dah lah dengan keadaan tak relax kan. Kita betul. faham sangat dia punya kerisauan Panik, tu kan. So kita suruh dia sit down dulu, relax dulu, kita counsel dia dulu, kita explain balik. Sebenarnya pilihan untuk nak buat yang mana satu dulu tu, as a doktor, kita tak boleh nak paksa patient. Kita, as a doktor, kita hanya boleh explain saja apa option yang dia ada lah. Betul. Tapi, macam mana cara kita nasihatkan tu, depends on patient tu dengan pasangan dia punya geographical atau kata background dia jugalah. Contoh, kalau dia dah kahwin lama, contoh kita ambil contoh lah 10 tahun, kan? And then, dia memang ada kemampuan. Dan dia pun memang tak nak tunggu dah. Yes. Ataupun kita tengok kalau makin lama kita biarkan, usia dia makin meningkat, mungkin akan affect dia punya kualiti telur pula. Betul. So kalau kes-kes macam tu, kebiasaannya memang kita akan fokus IVF terus. Kebiasaannya. That's good. Tapi kalau kata muda lagi, kita tahu okay, dia pun memang tak ready in terms of maybe financial constraint ke apa-apa ke kan, ada benda lain ke, then kita takkan paksa lah. Kita bagilah peluang dulu untuk dia cuba. Kita tak, as a doctor, kita tak boleh rigid. Tapi our responsibility is to share benda yang perlu kepada pesakit dan dia kena tahu apa option yang dia ada. Yes. Macam tu. That's good, doktor. Betul. Alright, so bila nanti kita nak sambung selepas ni, bila kita tak cakap tentang rawatan kesuburan ni, confirm takkan lari daripada emosi. Tak ada orang yang tak emosi bila kita bercakap tentang kesuburan. Setuju? Exactly. Setuju, doktor. So nanti kita sambung dekat next segment. Sebelum kita nak sambung, tadi kan saya cakap saya nak tanya tentang emosi kan. Saya kata pasangan yang mengalami masalah kesuburan ni, obviously takkan lari daripada masalah emosi. Tapi saya ada satu soalan extra kan. Sebelum saya terlupa lah, saya tanya dulu. Boleh. Tadi kan you ada cakap you ada buat HSG, heterosalpingogram, untuk check you punya tube. Yes. Kan? And then you ada mention sakit kan. Okay, saya nak tahu kesakitan tu, kalau kita kata kita bagi pain score lah kan. So kalau 1 sampai 10, kalau 10 tu memang sakit gila, tak boleh nak bangun langsung dah. Berapa rate per 10? Wow, saya rasa 8. Sebab masa, yang menariknya masa saya buat HSG tu, saya tak tahulah ini silap teknikal ke, masalah pihak doktor ke apa, saya tak tahu. Tapi keadaan saya masa tu, sepatutnya buat HSG ni, dia tak perlu audit pun. Sekejap je proses tu. Half day, you admit, yada. So saya macam happy, simple je, tak sakit. Tapi nak jadikan cerita, masa saya buat proses tu, saya kena admit kerana lepas prosedur itu dilakukan, saya sakit. Saya muntah dekat atas katil tu kan. Saya muntah, saya tak boleh bangun. Sebab lepas dah buat proses tu, dah masuk kandai tu semua kan, dah check, dah nampak. And then radiologist kot, dia suruh saya bangun. Dia kata, boleh bangun puan. Tapi saya tak boleh bangun. Saya cakap dengan husband, saya tak boleh bangun. Saya sakit. Saya rasa macam pening, berpinar, macam berat kepala saya. Lepas tu, dah boleh bangun puan, kenapa tak bangun kan? Saya tak tahu kenapa saya sakit. Lepas tu, saya pun bangun, cuba. Tapi bila saya turun katil, saya jatuh dan terus saya rasa macam gelap. Kemudian husband saya, papa saya pergi ke ke bilik tukar baju sebab dah settle prosedur. Tukar baju. So dekat bilik toilet tukar baju tu saya jatuh. Saya buang air, saya jatuh. Terus saya panggil emergency lah. Saya panggil orang dan semua nurse, doktor semua, macam mana, kenapa jatuh ni semua kan? Lepas tu dia tolak kan, tak pasal-pasal saya kena admit, kena pantau. So saya ingat lagi time tu saya muntah dekat atas katil beberapa kali, sampai doktor pun datang check. Sebab supposedly lepas dah habis rawatan tu saya kena pergi ke bilik doktor lah untuk consultation kan, review result. Tapi doktor, kenapa tak datang lagi? Nurse contact saya kan, puan dekat mana? Saya cakap saya kena masuk explain. Emergency? Kenapa? Kecoh lah time tu. Lepas tu saya terpaksa warded, kena pantau. Lepas tu saya dah okey lah. And then saya reflect balik. Saya macam nak tanya kenapa, saya tak terfikir lah. Ni bila saya dah balik tu, baru saya discuss dengan husband, kenapa jadi macam tu? Sebab saya Google semua, it doesn't supposed to be that way. Dan lepas saya buat prosedur tu, saya sakit dekat tube lah. Rasa dalam tu macam pedih lah. Rasa pedih je kan, a few days tu. And masa saya buat tu, saya pengsan, saya macam almost tak pitam.
bila saya fikir balik kan, saya rasa mungkin sebab saya tak diberikan painkiller. Saya tak pasti ini related ke tak, doktor. Sebab masa saya dah duduk dekat dalam, dah katil tu dah ready, dah pakai baju semua, kira dah nak buat prosedur tu, radiologist tu tanya kat saya, dah makan ubat painkiller? Dia kata dah makan ubat tak? Ubat? Lepas tu saya macam, tak ada siapa bagi saya ubat. Saya cakap tak ada siapa bagi, tak makan ubat. Lepas tu they look at each other, and then dorang terus buat prosedur tu. Saya tak tahulah, is it because memang kena makan ubat sebelum tu, atau mereka lupa nak bagi ubat, ataupun saya tak pasti exactly, and tak terjawab soalan tu sampai sekarang. So saya takut lah kan bila nak buat ke prosedur ni, saya fikir macam apa exactly kan, so dia hilang lah sikit orang kata kepercayaan dekat klinik tersebut. So that's why saya fikir it's okay lah, tapi memang prosedur tu sakit. Cuma saya tak tahulah, kalau doktor boleh tanya, boleh ulaskan lagi sama ada adakah memang sakit ataupun memang kena buat ke, atau kita ada cara lain, saya tak pasti, tapi memang sakit lah. Okay, macam ni. Untuk HSG ni, this is based on my experience yang saya tengok patient saya buat lah. Saya ada juga dengar patient saya yang bagi tahu bila dia balik dia bagi tahu, tapi saya tak pernah juga orang perasan. Yang macam kata sampai kena order tu tak pernah. This is first time saya dengar lah. Okay. So selalunya memang saya tahu prosedur tu memang kita kata sekejap saja, tak lama. Contoh kalau macam kita hantar pesakit sebelum ni pergi ke hospital untuk buat HSG, kita kata okey, puan nanti datang kat sana pukul 9 pagi contohnya. By pukul 11 biasanya pesakit memang dah boleh balik. Sebab pukul 12 diorang akan datang klinik Dr. Ana, diorang akan bawa result untuk kita. So within few hours tu memang siap lah. So ada patient yang bagi tahu sakit, dan saya perasan yang sakit ni biasanya tiup dia mesti akan tersumbat. Sama ada satu ataupun kedua-duanya tersumbat. Tapi patient yang datang yang memang dia cakap dia tak sakit, tiup dia memang tak tersumbat dua-dua belah. Itu yang saya nampak lah. Tapi real ataupun lebih dalam lagi benda tu, saya pun tak berapa pastilah benda tu. Macam tu. So, tapi saya nak share dengan you satu benda. Sekarang ni ada satu lagi method yang baru, iaitu nama dia Hy4C. Tadi heterosalpingogram HSG kan, ini Hy4C. So Hy4C ni, dekat klinik Dr. Ana pun kita ada buat. So beza dia dengan HSG itu, dia adalah non-invasive, di mana kita tidak menggunakan X-ray, kita gunakan ultrasound saja, dan boleh dibuat di bedside. Husband pun boleh masuk bilik dan boleh tengok. Kalau HSG you je masuk dalam, masa bilik tu kat luar kan. Betul. Hy4C husband boleh ada dalam bilik tu masa kita buat, dan dia boleh tengok dekat TV lah. So prosedur tu kita guna ultrasound, jadi dia tak ada radiation, dan proses dia lebih mudah berbanding HSG. That's very interesting. Boleh cubalah consider untuk pasangan-pasangan TTC kat Betul. luar sana. Method-method yang barulah. Sebenarnya benda ni bukanlah kata baru dalam dunia perubatan. Dekat negara luar dah ada lama dah. Tapi dekat Malaysia kita boleh kata it's a quite new lah. Macam tu. Dan banyak doktor-doktor pun dah mula ke arah itu. That's cool. Sebab kita boleh buat terus on the spot. Boleh dapat. Jadi tak adalah patient nak pergi sana, pergi sini. Betul. Lepas tu jumpa balik kita apa semua kan. Macam buang masa sikit lah. Semua dah settle dah one day. Boleh dapatkan rawatan kat klinik Dr. Ana untuk proses ni. Betul. Datang Very ke good. Thank you doktor for sharing. So saya nak tanya balik kita tentang emosi tadi. Macam mana you dengan your husband menguruskan emosi dalam masa 6 tahun ini ketika both of you TTC? Just cakap emosi je saya dah rasa sebab sebab saya tahu perjalanan TTC ni bukanlah satu perjalanan yang mudah kan. Kita tengok penuh dengan emosi, dan saya rasa almost majority lah akan ada tangisan, air mata yang bergelinangan sebabkan masalah rasa kecewa, sedih, putus asa ni kan. Cara saya menguruskan emosi, kalau doktor tanya saya, sebenarnya saya rasa pertama sekali sokongan, itu yang paling penting lah. Sokongan of course daripada pertama sekali, sokongan daripada you punya partner lah, pasangan suami isteri. Itulah benda yang penguat sebenarnya, yang buatkan kita rasa determine untuk terus usaha, jangan rasa putus asa. Dan kalau saya kata nak jangan beremosi, mustahil lah. Sebab memang nak tak nak, saya cuba juga kuat sebenarnya. Pada mula tu saya macam it's okay. Tapi jujur saya katakan, pada mula macam orang yang tengok sekarang ni, saya positif because of saya dah lalui rasa emosi tu. Saya tahu apabila kita bernegatif, emosi kita ni penuh dengan negatif, dia akan efek perjalanan kita untuk TTC juga. Betul. Saya perasan bila saya emosi, tahu sikit, baca sikit, rasa down, bila tahu tu terus nangis, sedih-sedih, dan benda tu efek lagi worse kan keadaan you punya situasi hormon you dalam badan.
So saya fikir benda yang paling penting adalah kena cuba kawal emosi melalui sokongan, saya cakap tadi, nombor satu sokongan daripada pasangan, keluarga, ahli keluarga. Both keluarga faham. Both keluarga faham, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya grateful for that, tapi tak boleh dinafikan lah. Saya rasa kalau kita dalam kalangan masyarakat Melayu ya, ataupun secara masyarakat, secara umum lah, kita tak boleh nak lari soalan-soalan mengundang, soalan-soalan sensitif yang suka bertanya kan benda-benda privasi orang ni. So saya tak boleh nak kawal benda tu, doktor. Tapi ada, saya tak boleh lari, cuma saya jarang kupaskan berkenaan benda itu dalam platform saya. Tapi ada soalan yang cuba tanya soalan yang sebenarnya saya faham niat mereka untuk tanya tu adalah sebab mereka concern, mereka ingin ambil tahu, adik-beradik, orang kata most probably makcik-makcik kan, kita punya saudara relatives tu, tanya soalan sebab mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu keadaan. Mereka assume, kahwin dapat anak normal. Mungkin jarang berlaku dalam keluarga mereka. Dalam kita kata extended family lah, bukan immediate family kan. Bukan immediate family, extended family kadang-kadang kan. So, benda itu memang agak orang kata mencabarlah untuk handle. Dan apabila kita dan saya tahu pasangan kat luar sana pun banyak cara yang mereka lakukan untuk avoid soalan-soalan yang orang kata mengundang, yang akan lagi menambahkan kedukaan, kepiluan mereka. So saya fikir itu adalah antara benda yang kita kena bergantung dengan individu lah, macam mana cara mereka handle keadaan tersebut. Tetapi macam saya sokongan tadi, cuba sebab saya mula perasan saya perlu tukarkan keadaan ini, cabaran ini kepada sesuatu yang positif. Saya fikir kena reflect diri. Antara salah satu cara selain daripada sokongan adalah saya banyak buat perjalanan TTC saya ni, saya reflect pada diri saya, refleksi, self-reflection. Bila saya buat self-reflection ni, dia mengajar saya untuk terus maju ke hadapan, lebih berfikiran terbuka, lebih positif. So, bila kita dah berfikiran terbuka, lebih positif, apa saja soalan yang datang ni, kiri kanan, immediate tak immediate family, datang dekat saya, tanya, saya boleh jawab dengan tanpa beremosi. Saya boleh tanya, saya ada masalah. Kadang-kadang ada je mak mentua, of course, nak cucu kan, nak anak dia. Itu tak boleh lari. Memang, itu pun memang ada. Memang mencabar. Saya openly je cerita. Mak mentua saya pun tahu benda ni. Memang saya macam cakap, soalan-soalan ni kita kena tahu. Selalunya, kalau orang cerita, nak kata extended pun ada. Actually, immediate pun ada juga doktor sebenarnya. Dan benda tu memang menambah kedukaan lah. Benda ni saya rasa emosi yang orang kata saya sentiasa juga tak boleh avoid, orang kata salahkan diri sendiri. Dia akan adalah self-blaming, rasa saya minta maaf, I tak boleh bagi you zuriat. Dan dia banyak efek hubungan you juga. Ini kita tadi kan you cakap, alamak nanti nak kahwin lain ke? Dia cakap gitu kan? Macam mana husband you manage bila you ada thought macam tu? Husband saya sangat supportive. Alhamdulillah. Bukan supportive untuk kahwin dua, tapi supportive. Tapi sayang, it's okay, kita cuba dulu. Kalau tak dapat juga, nanti kita bincang balik topik tu. Tapi husband saya sangat positif lah. Memang saya rasa ada je pasangan kat luar sana yang orang kata, lelaki kita macam drama kan. Tengok pula drama-drama kan, yang kahwin dua sebabkan faktor anak. Kita pun terpengaruh lah, nak tak nak pun. Adakah saya ditakdirkan untuk bermadu? Macam tu kan. So saya fikir, kalaulah itu jalannya, sebab saya fikir saya penuh dengan rasa bersalah. Perempuan macam tu ya doktor, dia akan penuh rasa bersalah kalau tidak tak berikan orang kata tak berikan yang terbaik untuk you punya suami kan. So kita akan rasa penuh dengan rasa bersalah, guilty tu, self-blaming. Dan saya cakap dengan suami juga, kalau dia takdirkan, sebab saya tahu suami saya dia memang nak zuriat. Itu memang saya dah tahulah. Kita orang open juga pasal anak angkat. Kita bincangkan perkataan benda tu. Adakah you nak anak ni urgent? Kalau you perlukan anak angkat, kita bincang juga. Perlu tak anak? Ada je opportunity kan, sama ada kita nak ambil tak nak ambil je. So husband saya pun fikir, adakah you untuk berkahwin lain pun, adakah itu sesuatu yang you nak consider? Kalau in case kalau zuriat tu memang you punya main kan, you punya priority. So kita open. Saya pun macam berfikiran terbuka. It's okay kalau ditakdirkan saya memang tidak boleh menaikkan zuriat, then it's okay. So saya pun mula dah open. Bila kita open macam tu, kita dah tak ada rasa dah tenang. Dah tenang doktor, betul. Mula-mula tu je kita rasa macam emosi, marahlah, tak nak jumpa orang, tak nak. Tapi saya rasa saya ambil masa dalam less than 1 year untuk get back on track balik. Bila saya dah get back on track, dah tenang, saya dah tahu, saya dah faham sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita emosi, kita tak tahu. Kita rasa bila kita tahu PCOS, masalah tidak subur ni, kita terus rasa
dah tak ada harapan. Sebenarnya tidak. Sebab tu kita dapatkan bantuan macam kat doktor, kat klinik semua, untuk dapatkan bantuan pakar bantu kita dalam perjalanan TTC ni. So emosi tu itulah saya cakap, kena dapat juga sokongan, ilmu juga kena penuhkan diri you dengan information, knowledge berkenaan kondisi you, supaya bila you tahu, you tidak melatah, you tak ada rasa panik. Bila you tahu information tu, you pun rasa tenang. So that's why saya cakap, saya very determined. Saya tahu saya capable. Saya tahu doktor dah cakap period saya dah okey lepas saya dapat rawatan. Saya tahu telur saya dah cantik lepas saya dapat rawatan. Saya tahu suami saya tak ada masalah. Maknanya tube saya pun ada, semua okey. Cuba belum je lagi. Kena usaha lagi. So saya faham betul. Unless kalau dah ditakdirkan tube saya tak ada, kan doktor ada ya. Pasangan yang macam tube yang dah tak ada ya, masalah dekat rahim, semua tu lagilah kita kata, ayo, kalau saya fikir doktor sedih betul lah. Sebab saya rasa bersyukur. Saya ni ada lagi, Allah bagi lagi rezeki cukup. Sorry, saya baru recently baca satu situasi, satu post ni, pasangan yang dia baru kena remove ovari. Saya rasa sangat sedih. Saya rasa macam saya tak boleh bayangkan kalau saya di dalam keadaan tersebut, yang you sebagai wanita, you hilang nikmat untuk melahirkan zuriat tu. Saya rasa sangat berat lah untuk saya, kalau saya. So that's why saya rasa sensitive, and doa saya sentiasa ada untuk pasangan yang sedang TTC, sebab saya tahu perjalanan tu bukan mudah, and saya tahu bila kita dah hilang ovari, kita tak dapatkan rawatan awal, kita hilang semua benda tu, dah jadi lagi kritikal, hilang satu nikmat sebagai seorang wanita, nak bagi kebahagiaan dekat suami kita kan. So itu yang saya rasa agak sedih lah. So that's why I told myself, macam mana pun selagi doktor determine, doktor dah kata kita boleh, you boleh Atul, you boleh, you ada ni, suami you okey, kita kena buat rawatan je. Okey doktor, whatever you say, take my money doktor, okey let's go, kita buat. Tak apalah kalau saya kena buat apa 2-3 kerja, janji untuk dapatkan apa yang orang kata nikmat ni kan, nak dapatkan amanah ni, nak dapatkan rezeki, nikmat zuriat ni. Dari segi spiritual, apa yang kalau yang you boleh, yang you buat, yang you boleh share dengan audience? Oh ya Allah, banyak, alhamdulillah. Spiritual ni adalah antara salah satu yang saya amat galakkan. Sebenarnya saya sejujurnya saya cakap kan, ni cerita kita open. Sebelum ni saya sebagai seorang kerja, belajar ya, kita fokus dengan orang kata dunia, orang kata career. And then saya pula berkahwin dengan pasangan saya, keluarganya educated doktor, keluarga yang macam kalau orang kata orang mentua saya ni orangnya nak jadi menantu dia kena lah ada pelajaran, kena ada career mungkin lah bila saya masuk. So bila saya pula lahir daripada family yang orang kata bukan senang, family parents saya bukan educated, so saya nak belajar masuk ke universiti pun sesuatu yang struggle untuk saya secara peribadi. So apabila diberikan rezeki untuk lahir, untuk bersama, berkahwin ya, bernikah dengan keluarga yang lebih baik, alhamdulillah saya katakan kat diri saya nak buat yang terbaik. Orang kata kalau saya punya keluarga tu baik, saya nak buktikan yang saya mampu untuk masuk ke dalam keluarga you and contribute dengan cara saya sendiri. That's why saya very determined nak sambung belajar, nak buat yang terbaik dalam pengajaran, nak kerja, because of you rasa penting untuk you ada sesuatu. Itu yang saya rasalah sebagai seorang wanita ya. Yes. Nak tak nak kan kita fikir macam tu. Tapi alhamdulillah suami saya sangat relax. Dia kata, you nak kerja, you tak nak, tak apa. It's okay. Dia kata. Tapi disebabkan orang kata pressure kan, circle tu kan yang semua macam berkobar-kobar membina career dan sebagainya, kita pun rasa kita nak be on the line. And saya pun rasa sayang kalau saya tak bekerja dan sebagainya. Tapi so bila kita bekerja kat doktor, lagi pula saya kerja sebelum ni bidang corporate, saya bekerja pula media, dia macam penuh dengan orang kata kerja career, meeting pula, projek sana sini, keluar ke sana sini kan. So memang very penat dan kita kata pada masa yang sama saya cuba juga nak ikhtiar hamil kan, tapi benda tu saya rasa it doesn't work untuk keadaan saya, kerana saya ada benda yang saya tak tunaikan lagi, saya tak lunaskan lagi, which is tanggungjawab saya yang supposedly jadi keutamaan saya. Tapi saya memilih untuk fokus kepada career, fokus kepada membina saya punya portfolio dan sebagainya. Kan. Tapi alhamdulillah saya memang happy lah. Masa saya kerja saya memang enjoy. Tapi bila dah jadi macam ni kan, orang kata bila dugaan after dugaan, bila kita tahu every single time clinic call, okay Atul, Puan Rabiatul, kita nak update keputusan IUI, kita nak update keputusan IVF.
Dudak dan benda tu traumatize doktor. Every single time nak tahu tu menggigil-gigil. Doktor nak call, klinik nak call, nak bagi tahu keputusan. Bila kita tahu fail after IUI, fail lagi, kita dah rasa give up. Kita rasa macam bila nak berakhir, bila kita nak jumpa that real happiness yang kami tunggu ni. So, saya start reflect kepada diri saya yang mana saya fikir bila saya kata 5 tahun pertama ni saya busy dengan kerja. Suami pun yelah saya tak banyak contribute kepada suami, kepada saya punya domestik lah, family dan sebagainya. Sebab saya fokuskan kerja. Tapi mungkin juga bila saya fikir adalah disebabkan kita tak ada anak. Sebab kita tak ada zuriat. Kita balik pun jumpa, I tengok muka you tengok muka I. Okay, main dengan kucing, that's it. So dia tak ada ada beli kucing? Ada beli kucing. Berapa ekor? 2 ekor. Dexter dan Beli kucing? 2 ekor. Daripada awal kita orang kahwin 1 tahun, kita orang dah adopt kucing, alhamdulillah. So 2 ekor kucing. Itu je lah life kita kan, main dengan kucing dan sebagainya. Mungkin bagi saya bila saya ada sesuatu kerja ni, ada satu career, macam suami saya punya family, dia macam very formal, very harmoni. Family saya berontakan sikit, orang kata. Tapi kalau family dia very harmoni, very macam polite. Kalau jumpa dinner pun kena update apa performance. Formal. Dia macam lain dengan karakter saya. Tapi saya cuba fit in kan, nak jadi menantu yang baik, kita cuba. So saya cuba fit in dan saya cakap, sebab tu bila saya jumpa, saya tahu yang saya kena update apa projek saya. Sekarang saya buat projek dekat mana. Saya pernah pergi ke Oxford University buat projek education punya line. Saya pergi buat kerja mengajar student dan sebagainya kan. So benda tu adalah sesuatu yang saya fikir jadi macam sesuatu yang boleh di-contribute kepada family. Bagi saya lah masa tu, fahaman saya. Orang lain, ipar-ipar saya, okey cerita pasal anak. Anak ni school dah masuk sini, dia boleh belajar ni. Kita, apa yang kita nak cerita kan? Apa yang kita nak bentangkan pada gathering family? So kita rasa, okey. So that's why saya fokus kerja dan suami saya pun okey, tak ada masalah. Tapi itulah bila kita kata pasal spirituality tu, benda tu mula terdetik, tersentuh hati saya apabila IVF, saya tahu saya dapat call IVF saya yang first cycle tu fail. Kita orang macam very determined. Sebab kenapa? Masa doktor cakap tu, doktor dah transfer the best quality grade. Kita transfer 2 biji telur. Saya berani, saya cakap doktor tak, kita masuk 2 telur terus. Walaupun saya tahu, kita tahu jadi ke tak jadi. Tapi tak apa doktor, kita letak 2. Kalau 2 tak jadi, mungkin 1 melekatkan doktor. Tapi tak adanya, 2 tak jadi. Dah gone dah baby tu. Sayang lah kan. So kita fikir, saya rasa sedih. Dan pada masa itu, doktor nak kongsikan kepada doktor sebenarnya sepanjang saya di sini, saya tak pernah lihat sekali suami saya menangis. Disebabkan fatal ni lah pasal usaha TTC ni. Dan kebanyakan nangis of course lah saya lah kan. Sebab kita perempuan. Perempuan emosi kan doktor. Tapi lepas IVF saya pun saya masih ingat sampai sekarang. Saya rasa masa tu kita orang tengah tunggu excited after 2 weeks kan, dah transfer embryo. After 2 weeks doktor call, okay Rabiatul, kita nak update ni keputusan ni. Saya dengan husband duduk sebelah, okay, doktor call. Bismillah, memang rasa happy, siap dah record, nak tengok reaction. Tiba-tiba doktor tu cakap, Rabiatul, maaflah, tak jadilah Rabiatul, tak ada persenyawaan pun. You punya darah tu, dia punya result tu kosong, tak ada pun, tak melekat langsung, orang kata. So, wow. And then saya terus macam tengok husband, dia tengok saya tengok dia. And kita orang pun terus macam, okay doktor. And my first response to the doctor was macam biasalah, saya macam cheerful lah. Oh ya ke doktor? It's okay doktor, tak apa, tak ada masalah. It's okay, nanti kita cuba lagi. Okay, insyaAllah. Okay doktor, thank you, terima kasih. Okay, dah tutup phone. And then both of us silent kejap. For a few moments, kita orang silent. And then suddenly, saya tengok husband saya drop, nangis yang nangis saya terus-esak lah. Nangis, dia nangis, saya pun lagi lah. Nangis yang saya tak pernah tengok dia nangis lah. Macam tu. And masa tu saya rasa, wow, kecewanya suami saya. Saya rasa macam, ya Allah, apa yang saya buat ni? Macam saya mula rasa, saya tak cuba yang terbaik ke? Ya Allah, apa lagi yang saya boleh lakukan nak bagi dia happy? So saya rasa macam, you nangis sekali tak? Saya nangis, tapi nangis tapi tak dia lagi nangis. Dia nangis lagi worse. Lagi worse. Yang saya rasa, air mata jantan tu keluar tu, saya rasa, maknanya dekat situ saya terbuka hati saya macam hancur, terguris-guris sebab tengok saya sakitkan hati suami saya, orang yang saya sayang, yang saya jaga.
Lepas tu bila saya tengok macam tu yang kita orang dua-dua menangis. And then hug each other. Itu je lah cara hug each other and just like relax. It's okay. Masing-masing like kita orang tak cakap apa-apa, just nangis for a few minutes. Memang just like sampai dah berapa minit tu barulah just nangis. Okay, ambil masa. So kita orang cakap, then honey what's next? Macam tu kan. So okay lah, lepas dia nangis tu husband saya memang lap mata dia semua. And then I rasa dekat situlah yang buatkan saya rasa macam insaf sikit. Like saya rasa terdetik saya nak perbaiki diri saya sebagai seorang isteri dekat situ. Itu yang saya rasa ya Allah, selama ni 5 tahun pertama saya ada peluang. Saya memang ada peluang, tapi setiap kali saya fikir balik, apa yang IVF first saya buat macam mana yang buatkan dia fail. Sebab kalau ikutkan semua dah cantik, telur dah ada. Jadi saya start balik fikir, bila saya buat transfer embrio tu, sebab saya nak perbaiki diri saya dengan doktor. Sebab next cycle ni saya dah cakap dengan doktor, lepas dah a few weeks tu kita orang dah call doktor, cakap yang kita orang nak buat second cycle, dah ready. And saya fikir balik apa yang saya boleh perbaiki untuk buat next cycle. So saya start study, baca buku untuk preparation IVF. So bila saya reflect balik, masa saya buat IVF pertama tu, saya dalam keadaan yang bukanlah kata tertekan, tapi saya dalam keadaan overwhelmed kerana faktor kerja. Sebab masa saya buat tu, suami saya tak ada, dia outstation. So saya pergi buat embryo transfer tu, sebenarnya embryo transfer punya prosedur tu adalah precious punya moment. And saya kata kat luar sana, kalau you all nak buat transfer tu, buat dengan pasangan. Suami tu datang sokong. Kalau you ada outstation ke, hold dulu. MC ke, ambil cuti kan. Fokus dengan isteri you, ada bersama-sama. Sebab sokongan tu yang saya rasa sangat penting. Saya ingat balik, masa IVF pertama saya buat, saya sebenarnya pergi dengan mak saya dan mak mertua saya. Diorang yang teman saya masa saya buat prosedur tu. Tapi yelah, orang kata perasaan itu berbeza kan doktor. Kalau kita dengan suami, dengan mak kita sayangnya lain, mak mertua sayangnya lain, suaminya lain sokongan dia. So saya ingat lagi, saya terpaksa buat ditemani mak mertua dan mak saya duduk proses transfer dan sebagainya. Dan keadaan kat situ agak macam saya struggle sikit lah. Sebab you know, dalam hati you kata tak apalah, you pergilah outstation, I boleh buat transfer sendiri, it's okay. Tapi sebenarnya deep inside you nak suami you ada. So you merasa sedih. And at the same time, masa tu saya tak ambil cuti, saya tak ambil MC, saya working from home. Saya cakap sebabkan faktor kerja, ada project is coming up, so saya tak boleh cuti. Tapi proses transfer tu kena buat ni cepat. Sebab kita punya kan kena ikut counting, timing lah, telur dan sebagainya. Dan masa saya fikir tu, saya dah buat transfer dan kita ada 2 weeks wait kan. Masa implantation itu berlaku tu, nak tunggu masa implantation itu berlaku, saya working from home. So saya still kerja. Apply work from home lah waktu tu. Apply work from home. So saya minggu pertama saya duduk kat rumah. Tapi itulah, saya start reflect. Saya rasa masa saya buat, sebenarnya saya masih tertekan sebabkan faktor kerja, message, bos minta ni, bos minta tu. So you are not really rest. You punya body mungkin dekat rumah rest, okay. Tapi sebenarnya mental you ni, you fikir pasal kerja. You tak fikir pasal, you know, baby ke apa. You just fikir dah transfer, okay dah. So pointnya, saya rasa penting untuk kita make sure kita dalam keadaan yang baik, kondisi yang baik kan, dalam keadaan tu. So berbalik kepada soalan doktor tadi, spiritually tu, itulah titik mulanya saya rasa penting untuk saya perbaiki diri. So that's why lepas IVF saya pertama fail, nak jadikan cerita doktor, alhamdulillah lepas IVF saya fail tu, suami saya dapat offer untuk relocate kerja. Peluang kerjaan yang lebih baik tu. So saya dalam keadaan dilema. Saya nak fokus kerja ke PJJ dengan suami, ataupun saya pergi ikut suami pergi ke tempat ni yang ikut. Nak pergi Johor ni. Ni yang pergi Johor JB tu. Ke? Dekat JB, betul. Okay. So that's why saya fikir dalam kalau ikut saya yang dulu doktor, saya fikir PJJ lah, I ada kerja, I sayang kerja I. Saya suka, saya memang enjoy kerja saya tu best. Tapi saya fikir bila saya reflect balik, baca buku pasal isteri, saya cakap apa sebenarnya tugas sebagai isteri dalam Islam, apa sebagai tugas seorang wanita kan. Saya fikir sebenarnya tugas kita ni hanya once you dah jadi isteri, fokus you ada suami, kebajikan suami, benda-benda yang prioritaskan suami. So saya fikir okay, why not this time around? Saya fikir selama ni saya memang tak prioritaskan keperluan suami saya. Saya fikir saya tukar, change sikit saya punya mindset. Saya fikir tak apa, kita hold dulu. Saya pilih untuk daripada PJJ, saya fikir saya nak ikut suami. Tak apalah, saya tinggalkan kerja kat KL. Saya take a career break, saya cakap dengan tim saya, boleh tak saya nak hold dulu. Dan kalau saya dah ready nanti, saya nak balik kerja. And alhamdulillah lah, company tu pun okey dan sebagainya. Dan saya fikir, saya cakap dengan suami saya nak pilih ikut you. I cakap dengan you, I nak ikut you. So, I ikut dengan suami. So, saya cakap dengan diri,
6 bulan pertama saya break, pindah je Johor. Saya tinggalkan kerja semua, drama-drama ke family ke apa, no. I nak fokus kat diri je. So saya cuba ikhtiar cara lain doktor, yang mana sebab saya tahu lepas 6 bulan ni saya take a break and then saya nak buat IVF transfer yang kedua. Tapi kalau tidak berjaya, saya fikir saya nak start balik kerja lah. Saya nak cari sesuatu. So cakap dengan husband saya, Hani, kita cuba ini, ikhtiar kita yang bersungguh-sungguh. Buat yang terbaik, you buat yang terbaik. Kita buat apa yang orang kata, stay positif, makan benda yang elok, try lose weight. Benda macam keadaan saya episod semua, try lose weight. Saya akan fokuskan 6 bulan ni untuk buat yang terbaik. Sebab kalau kita bekerja doktor, kita tak ada masa dengan makan ke laut kan. So saya cakap 6 bulan ni saya nak fokus kepada konsep. Memang macam very determined lah. So saya cuba alternatif lain lah sementara tu, sebab saya tahu okay, kita dah next 6 bulan ni nak transfer next IVF. Saya buat kita panggil acupuncture. Orang yang katalah alternatif lain lah, just untuk positifkan diri. Saya buat traditional massage, just untuk masukkan dalam rutin supaya hormon saya lebih vital. Relax lah. Supaya more relax. Mood you rasa okay. Exactly. So bila saya konsisten buat ni 6 bulan ni, setiap bulan semua saya tanya, and tak sampai ke bulan ke-6 tu, bulan ke-4 saya disahkan saya hamil secara positif. Sebab masa tu memang saya unexpected lah, kan orang kata. So dari tiba-tiba dah pregnant dah. Tiba-tiba dah pregnant. Masa fasa tengah break tu. So di break tu juga saya perbaiki. Bukan saja tadi kita kata benda-benda yang physical yang boleh nampak. Medical definitely, telur kita kena cantik, period you dah okay. You punya acupuncture, saya buat juga traditional massage, dan yang paling penting spiritually, hubungan you dengan Allah. Saya cuba perbaiki, jaga solat, buat solat sunat, amalkan doa. Macam mak mentua saya ada kongsikan a few helai buku untuk wanita, doa-doa ikhlas untuk wanita. So amalkan doa Nabi Yunus, orang kata kan, doa Rabbi habli miladunka dzurriatan. So benda-benda tu saya amalkan secara konsisten. Macam sepanjang berapa bulan pertama saya break tu dekat rumah kan, kita tak buat apa, memang like full time housewife. So saya fikir saya amalkan zikir, saya banyakkan baca Al-Quran, benda-benda tu, dan banyak reflect dirilah. Saya banyak berkongsi cerita dengan Allah yang secara, ya Allah, macam mana aku nak happykan suami. Niat saya hanya kerana-Mu ya Allah. Aku usaha ni, aku berjihad, aku ikhtiar ni kerana-Mu ya Allah. Aku nak perbaiki diri, jadi isteri yang lebih baik, wanita yang lebih baik, dan bagi aku jalan, berikan aku petunjuk macam mana aku nak buat. Sebab aku nak fokus kepada Engkau, maka ya Allah kau bantulah aku. Itu yang saya amalkan lah. Apa yang orang cakap tu semua saya amalkan. Doktor bagi doakan. Memang menyentuh lah. Memang saya rasa sangat tersentuh lah. Saya rasa itu adalah peluang yang Allah nak bagi I fokus dulu buat apa yang terbaik. Tak disangka-sangka kan doktor. Memang betul-betul Allah kata usaha, dekatkan diri, percaya dekat aku bagi. So itu yang saya cakap, Allah, ini orang kata you kena yakin dengan Allah, yakin yang Allah akan bagi. InsyaAllah aku okey. Baby you girl ke boy? Boy. Alhamdulillah boy. Masa lahir berapa kilo berat dia? Ngam-ngam 2.5. I was told that dia sepatutnya 3.2 kg. Lepas tu kita kena deliver ni sebab baby precious lah, kan susah nak dapat dah. Caesar ke? Tak, normal. Okay. Normal. So tapi bila keluar tu, alah comel sayang 25 kilo. Satu saya okeylah, ngam-ngam lah. Ni datang sini siapa jaga anak? Suami, alhamdulillah. Okay. Hari ni cuti? Suami saya alhamdulillah setiap hari Isnin dia dapat working from home. So dia pantau anak lah. Ni pertama kali saya away dengan anak selama 12 jam ni. Jauh sikit. Tapi saya dah prepare everything susu semua. So all the best ayah. Okay. Harap di blender. Adalah buat nota-nota semua. Nota-nota. Macam maksudnya kan yang adalah. Betul-betul. Kan? Saya mengalami situasi tu masa sebab kita orang ada anak masa kena houseman. Masa dekat hospital. Wow. So mencabar tu. First few saya tak pernah letak yang mula-mula. Maksudnya saya takkan letak suami saya jaga. Maksudnya saya takkan on call yang hari maksudnya saya on call pasal suami saya kena jaga anak seorang. Tak. Biasanya memang kita akan bagi kat pengasuh. Okey lah. Anak tu dah sampai umur 8 bulan. Sampai bila? Betul lah tu. Kalau suami pun kena belajar one time. So saya ingat lagi masa tu dekat Ipoh, masa dekat hospital Ipoh kan. Saya buat nota. Okey. Masuk kas skema kan. Tulislah. Kena buat apa. Esok tu balik buat tak semua ni. Check list. Tapi tu okey lepas. Boleh jaga dah. Alhamdulillah. Okey lah. Boleh. Dia haraplah okey lah sedang. Kena bagi slowly. Tak nak kita kena juga. Kalau tak macam mana kan. Pasangan. Sokongan tu paling penting. Sokongan suami juga mega peranan. Houseman sekali berdua. Dua-dua. Hospital yang sama. I see. Saya dapat anak dua-dua masa
semasa zaman Houseman. Yang satu tu masa nak masuk Houseman. Okay. Dalam first posting lah. First posting, I Second see. baby tu masa dah last posting. Last posting. Tapi of course lah second baby tu senang lah sebab kita nak jaga sebab kita dah dah habis ada Houseman dah. I see. First tu lah mencabar. Betul lah. Cari pengasuh, Dengan houseman semua lagi, lagi. dengan anak kecil lagi. Betul-betul. Semua tu beza lah dengan anak yang berdua tu. Betul-betul. Okay, tadi tu cakap masa you buat IVF tu, yang first tu you belum cuti lagi, betul kan? Betul, yes. Belum lagi. So bila kan tadi you cakap lepas dah tahu fail, both of you nangis apa semua kan. Sebelum you betul-betul decide you nak cuti, you nak ikut your husband pindah tu, mesti ada time frame dia kan, betul tak? Betul. Ada tak waktu tu you rasa macam sampai macam contoh you berkurung ataupun you rasa macam aku kena jumpa psikiatris ke? Faham tak? Betul, Ada tak counselling momen tu, yang ya. sampai macam tu? Yes. Okay, wow. Actually ada doktor. Itu sebab seperti yang saya ceritakan tadi kan, kita rasa sangat down kecewa. Memang jatuh lah. Time tu saya rasa macam saya terjatuh, terduduk lah. Orang kata sebab you dah invest everything, duit lagi doktor kan. Kita rasa lupa. Saya nak ceritakan lagi sebenarnya antara I wouldn't say sacrifice lah. Saya tak suka cakap sacrifice sebab saya rasa it's an honor untuk saya serve kepada husband. So, bila saya ada mentality macam tu, saya rasa lagi mudah. Okay, saya nak cerita juga. Saya lupa nak selitkan. Sebenarnya saya, masa saya tengah fasa ikhtiar hamil, saya sebenarnya pursue study, PhD. Saya buat di UM tapi halfway. Sampai chapter 3 thesis saya. Setahun setengah, 2 tahun macam tu. Dan saya sebenarnya dalam fasa nak proceed ke chapter 4 tu, saya kena... No wonder lah you are so stressful. Stressful kan, memang gila. Macam KPI ko banyak sangat. Kerja lagi ni. Memang saya stress. Lepas tu saya, one of my dream sebenarnya. So saya fikir, sementara tak ada anak ni, inilah waktunya, nanti dah ada anak lagi susah. So saya fikir macam itulah mentality saya. So tapi, dari segi financial saya ada satu amount saving ni. So, husband saya ada satu amount je, contribution budget kami. Tapi kalaulah saya pursue study saya akan gunakan amount ni untuk buat fokus. Sama ada you nak fokus study ataupun you gunakan financial budget yang you ada ni untuk buat IVF yang you spend RM40,000 ni kan. Faham. So that's why masa tu saya fikir, tapi saya nak sama study tapi anak itu lagi priority. So husband saya memang cakap it's up to you apa yang you nak lah. Dia pun jenis bukan suka paksa. Dia tahu dia nak saya fikir apa yang lebih terbaik. So saya fikir sebab tu bila saya reflect diri kan, spiritual itu saya fikir actually Atul kau kena sedar apa tanggungjawab kau sebenarnya kan. Kenapa kau nak study? Apa yang kau nak cari duit ke? Kau nak apa? So that's why saya reflect balik. Kalau ikut saya yang dulu yang nak achieve career oriented ni, saya fikir lantaklah ke dia, ada rezeki ada, aku nak study. Lambatlah duit tu fikir. Tapi saya tak nak jadi selfish. Saya fikir actually kalau aku study, aku gunakan dana ni untuk study, aku dapat, tapi kebahagiaan itu aku dapat. Tapi kalau aku gunakan dana ini untuk spend untuk IVF sikit, aku salurkan kepada IVF ini, aku kalau berjaya kita dapat beri kegembiraan kepada semua. Keluarga saya, mak mentua saya, yang paling penting suami saya. Betapa dia happynya. So that's why saya fikir, tak apalah kita let go. I quit study juga. Salah satu inisiatif saya selain daripada kerja, saya quit saya punya study dan saya betul-betul nak 100% fokus kepada suami saja. Itu yang saya lakukan lah. So kiranya masa tu you macam fikir balik and then you prioritize what should be prioritized. Betul, exactly. Prioritize, yes. Itu benda yang saya penting. Saya selalu juga advisekan you sendiri kena tahu apa benda you nak prioritaskan. Tanggungjawab you lah, you kena reflect kan. Itu yang saya buat lah. Dan berbalik kepada soalan tadi doktor, apa tadi soalan lupa dah. Time kan bila kan ada masa tadi yang sebelum tu kan ada tak you masa sampai you kena jumpa psikiatris betul. You sorok muka macam diri kat dalam rumah je tak keluar lepas dah fail gila ke betul. Sebab saya buat IVF dan setiap perjalanan salah satu cara saya untuk divertkan saya punya perjalanan ini adalah macam saya cakap tadi, saya create satu account TikTok untuk bercerita secara terbuka perjalanan saya. So saya buat account TikTok? Ada. Okay, apa nama punya account TikTok? Kita share sikit dengan audience. Boleh. Follow saya di Rabiatul. Follow kan? Rabiatul Kamsina. Itu nama saya, Rabiatul Kamsina. Dekat situ saya memang cerita secara terbuka, nak bagi awareness pasal PCOS, pasal IVF, perjalanan dan sebagainya. So saya memilih, saya nak buka satu account sebab kita kan doktor tak buat apa-apa, kita jadi macam kita nak bercakap, nak share kan. So saya fikir tak apa, saya buat benda yang social, benda yang contribute kepada society, kepada pasangan yang memerlukan. Saya fikir tak apalah, kita cerita je kat public agar orang aware berkenaan perjalanan ini. Dan saya fikir saya kongsikan dekat secara terbuka account saya itu salah satu cara saya lah, saya cerita-cerita. So bila saya dah kongsikan doktor kan,
Saya buat IVF semua and orang tertanya-tanya. Lepas tu Apa saya jadi? diam. Keputusan 2 minggu orang dah tanya Rabiatul macam mana update, Puan macam mana update, ada tak keputusan. So orang suka nak tahu adakah berjaya ke tak berjaya kan, sebab dia menjadi inspirasi orang kan. Dan saya of course saya diam sebab saya rasa saya perlukan masa. Orang kata doktor, saya suka panggil perkataan hibernate. Saya hibernate kejap, ambil like a few weeks untuk saya brain, untuk saya hadam bad news ni, cerita yang mengecewa, berita mengecewakan ni. And itu tak masuk lagi, mak mentua dah tanya macam mana ni atur kan, macam mana keputusan, dah tahu diam. So saya memang diam sebab saya cakap dengan suami saya, biar suami saya beritahu. Saya tak nak bagi tahu sebab saya sedih. Sebab before kita nak buat tu pun, saya dah update dekat dalam group kan, family, doakan gambar kita kat ward kan, cakap kita doakan hari ni IVF pertama kami, doakan kami apa semua. And bila saya dah diam tu, sepatutnya orang kena faham lah, especially keluarga terdekat, like kalau lah Yelah, saya kata diam-diam tu faham lah. you faham lah, janganlah push kan, aku capek. So bila you push kan, kita rasa lagi sensitif. Sebab itulah kita pilih untuk hibernate, kita menyendiri sekejap. Saya cakap dengan suami saya tak nak jumpa dulu. Kalau ada kenduri ke apa, saya hold dulu, minta maaf lah cakap kan. Sebab saya perlukan masa untuk saya proses sebelum saya kembali di public bersama dengan ahli keluarga. Sebab saya tak suka kalau saya dalam keadaan emosi tidak stabil, dan saya join juga masalah family gathering, social, dan saya membawa watak identiti yang kita tak nak. Yang tak nak. Orang akan salah faham. Dia akan cakap Betul. kita semua apa. Saya tak nak. So, kalau saya perlukan hibernate, dan di sini mainnya peranan pasangan you. Pasangan you kena bagi faham orang di sekeliling. Sebab kadang kita perempuan ni susah. Lelaki ni dia lebih matang. Dia lebih bijak mengawal emosi. So, bila saya cakap suami saya, minta maaf sayang, I memang tak dapat nak pergi gathering weekend ni. I rasa I perlukan masa. So sama ada you nak pergi tak apa sayang, you pergi. I perlukan masa dulu. Dan ambil masa jugalah. Saya rasa dalam a few months juga sebenarnya. Dan saya pilih duduk dalam bilik je. Saya fikir bukanlah duduk dalam bilik. Dia macam bila jadi feel tu ke doktor tu, saya cakap tadi, dia lagi menguatkan spiritually saya. Like membuatkan saya lagi nak duduk dekat sejadah, lagi nak baca Al-Quran. Dia buatkan saya, itu hikmahnya sebenarnya kadang-kadang orang Allah tu nak bagi kita dekat dia. So cara saya hibernate, saya duduk kat sejadah, zikir, mengaji, cerita dengan Allah. Siapa lagi nak tolong? Nobody boleh tolong saya kan. Doktor dah buat yang terbaik dah. Orang terapis dia dah tolong yang terbaik. So, saya fikir saya punya cara untuk saya heal adalah saya bercerita dengan Allah. Saya bercakap dengan Allah, mengadu dekat Allah. Tunjukkan aku, gerakkanlah hati aku. Ya Allah, apa aku perlu lakukan? Lepas tu lah, tiba-tiba datangnya Allah bagi cakap, nak ikut suami ke? Nak pergi duduk PJJ? Kau nak fokus kerja ke? Nak fikir. So, itu antara benda yang saya fikir. Okay, saya fikir suami saya lah. So, memang ada fasa, tak boleh dinafikan. Saya memang perlukan fasa itu, dan perlu juga saya nasihatkan, kalau you perlu untuk hibernate, ambil masa untuk dapatkan balik semangat, kekuatan you. It's okay, buat. Dan saya nak sarankan juga orang di luar sana, tolong being sensitive. Kalau you tahu, kenali orang sekeliling you, kawan-kawan ke, kalung kerabat, ahli keluarga yang menghadapi masalah yang sama. Jangan ada mulut puaka. Jangan ada mulut puaka. Exactly. Benda yang mengundang, soalan-soalan yang mengundang, yang buatkan kita tergura-gura setengah hati. Yang kadang-kadang saya pernah ada soalan-soalan, kau ni nenek-nenek saudara lah, kadang-kadang orang yang lebih tua kan, orang macam very insensitive lah when we talk about ni, yang tanya, kau dah 5 tahun kahwin kan, kau tak ada anak lagi. Macam mana kita lagi dengan ada suara tanya soalan mau jawab. Dia ada drama dekat situ kan. So dan saya dengar banyak juga orang yang menghadapi masalah yang sama. Boleh je orang kata, alah chill lah, orang nak tanya je. You cakap boleh. Cuba you experience benda tu, you tengok macam mana you rasa. You boleh handle ke macam mana kita handle. So orang kata suruh positif semua, memang kita akan positif. Kita sedang cuba. Tolong faham, saya sedang cuba. Jangan judge saya tak jumpa orang ke, jangan judge saya tak nak keluar ke, tak. Saya just perlukan masa, dan saya akan datang balik stronger. Saya masih Atul, saya masih orang yang sama. Saya akan jumpa you, saya akan jumpa macam-macam saudara, saya akan menyantuni nenek-nenek saudara. Tapi bagi saya masa untuk saya heal. Sekejap saja saya minta ruang untuk saya muhasabah diri saya. Dan Alhamdulillah lah, lepas dah dapat fasa, lepas IVFL tu, you komunikasi Allah, dapatkan kekuatan dan jalan terus. Kemudian lagi stronger. Pergi bercuti tak sekejap waktu tu? Actually, kejap saya tengah fikir, tak. Actually, tak bercuti, tapi pergi Johor tu consider cuti lah. Lepas saya pindah tu, saya fikir, saya rasa itu waktu saya away dengan kerja, dengan, suara-suara, soalan-soalan yang ni. Saya satu soalan lah. Boleh, doktor. Based on, kan kita cakap pasal spiritually tu kan. Okay. You ada rasa tak? Ini sekadar bertanya. Boleh. Macam, tadi you dah buat IUI, lepas tu you dah buat IVF, tapi dalam masa sama you tengah kerja apa semua kan, you realize you ada lack something kan, which hubungan kita dengan pencipta kan. Exactly. You rasa tak masa tu, bila you dah
tinggal semua, you dah ada banyak masa dengan dia, you rasa tak yang sebenarnya apa-apa pun sebenarnya memang kita kena minta dengan dia. Walaupun usaha macam mana pun, dan mungkinlah sebelum ni kita rasa macam okay, aku dah buat, aku dah rasa okay, doktor pun dah buat yang terbaik, benda pun dah okay, mesti akan okay. Tapi kita terlupa sebenarnya yang nak bagi tak nak bagi tu dia. Exactly. Ada tak rasa betul macam tu? sangat. Exactly doktor. Benda tu yang kita sebenarnya selalu lupa. Kita dah cuba yang terbaik, dah buat. Orang kadang-kadang give up. Give up like kita dah cuba tak nak. Then you stop dekat situ. I tak nak. Bila saya kata berusaha bukan sahaja dari segi medical, benda-benda, tapi jangan lupa juga spiritually. Kadang-kadang spiritually ni lah sebenarnya jalan untuk you dapat apa yang you nak usahakan. So that's why saya memang terfikir a lot. Saya fikir macam actually I dah try dia. Semua dah cantik tip-top. Kenapa tak? Apa yang kurang daripada saya spiritually sebenarnya. Dan ianya berbalik juga tentang hubungan saya dengan suami. Kalau doktor ni, kalau saya nak ceritakan secara terbuka, masa saya bekerja, saya boleh katakan saya sebagai seorang yang dominan. Saya suka. Macam kalau suami kita kan, kadang-kadang tu orang kata perempuan ni beremosi bila kita kerja penat. Kalau kita kerja penat, overwhelm sangat, stress dengan kerja, dengan faktor ni, suami jangan kata tak bagi kerja. I nak pergi outstation, contoh situasi kadang hari ni I dapat outstation nak pergi weekend ni, I kerja. And then suami kata, bukankah kita nak pergi ni, dia dah ada plan. Alah, sorry lah, I nak dapat kerja ni, bukan susah, nanti kan, And then suami pun macam, tak apalah, you pergilah, it's okay. Dalam hati dia luar dia kata okay, tapi dalam hati kita tak tahu, mungkin dia nak isteri dia ada. Tapi saya buta doktor, saya buta dengan dunia, dengan kejarkan career, sebab I was told that perempuan kena bercareer, perempuan itu kena ada ini itu. So saya macam dah sampai tahap bila jadi macam ni, saya rasa no, that's not necessarily have to be it. Sebab saya fikir hubungan saya dengan suami yang paling penting selain daripada hubungan kita dengan Allah, hubungan saya dengan suami semakin rapat, semakin orang kata makin mendalami, menjiwai pasangan masing-masing. So that's why saya rasa sangat seronok, saya rasa lebih tenang sekarang ini, kerana saya rasa sebelum ni saya macam loud dengan suami kan, gaduh, macam dia ada nak tak nak, saya memang this is my bad. Memang saya seorang wanita, isteri yang macam suka melawan cakap suami. You nak pergi? Pergilah, I tak kisah. Macam contoh, sebab kita dah sebangga tu, saya ada duit sendiri. Tak apa, I boleh hidup, you tak ada. It's okay. Nak tinggalkan I, tinggalkanlah. I tak kisahlah, I boleh hidup sendirilah. I ada duit sendiri. Itu dia. Itu perangai dia. So, bila jadi macam tu, saya fikir sedih. Boleh tu reflect balik kan? Saya memang semua bila tengah bergaduh dengan suami, kita kan mulut ni celupa. Kita tengah emosi. Lancar. Betul. Sebenarnya kita nak je dia. Nak, stay. Tapi sebab emosi, boleh hidup you tak ada. Okay, bye-bye. Sebab you rasa, alah, berapa kerat lah gaji kau dengan gaji tu macam langit dengan bumi. Tapi kau punya semangat tu, perempuan punya, I can lead the world, those kind of thing. Buatkan kita rasa macam, boleh handle semua. That's why saya ada karakter tu doktor. Malu untuk saya kongsikan, tapi tak apa. Saya rasa benda ni membuka mata saya dan menjadikan saya wanita yang lebih baik. So that's why saya fikir mungkin saya jiwa muda doktor, kita nak achieve ni, kita rasa bangga, dapat ni. Tapi bila saya fikir mungkin ya Allah, berdosanya aku, astagfirullahalazim, bercakap macam tu dengan suami, naikkan suara dengan suami diam je tengok kan. Kadang-kadang tampar je mulut ni, kurang ajar sangat. Tampar. Memang saya layak ditampar sebab saya jahat sangat. Tamparlah saya kan, saya cakap dengan suami saya kan. Kalau saya nakal sangat, jentik je mulut saya kan. Kurang ajar sangat. Sebab kita emosi, saya tahu. Memang saya ada masalah baran tu kalau orang kita kontrol kan. So, tapi bila you buat all those spirituality, you realise yang exactly. Saya tone down dah. Saya sangat tone down. So that's why saya rasa kuncinya, kalau live pasangan kat luar sana dah try dah buat ni, tak juga, cuba ambil masa, reflect diri, perbaiki dekat mana kekurangan kita dan cuba yang terbaik. So that's why saya rasa kadang-kadang ada orang ni dia ego kan, nak mengaku benda-benda tu. Betul, memang ego. I betul. Okay, you nak anak. Okay, macam okay, tak apalah. I okay lah. Nak keep like, nak cakap benda yang you ni macam bagus sangat lah kan. Saya selalu macam tu. Tapi saya suami saya rasa bersalah. So bila saya dah jadi macam ni, dah sebab tu macam saya cakap tadi doktor, bila saya tengok suami menangis sampai duduk menangis tu, ya Allah, apa aku dah buat ni, ya Allah. Itulah momen yang betul-betul touch you kan. Itu yang menyentuh saya lah. Ya Allah, ampuni aku. Sebenarnya tugas kau sebagai isteri, kurniakan zuriat, jaga diri, fokuskan suami, buat suami happy, tu je. Dan yang lain tu side je. So saya fikir, kalau suami saya dah provide everything, dah cukup, apa lagi kau nak? Apa kenapa? So dan saya fikir betul lah. Sebenarnya lantaklah orang nak kata saya tak kerja ke, housewife ke apa, it's okay. Yang penting saya dapat apa yang terbaik dan berikan terbaik untuk suami saya. Mesti bila you buat semua tu, you lagi faham kan kenapa banyak ustaz share, perempuan ni senang je nak masuk syurga nanti. Exactly. Boleh siap, boleh pilih pintu lagi. Betul kan? Sebenarnya mudah. Kita yang
yang kadang-kadang bila saya fikir secara deep doktor, bila kita belajar secara thinking kan, kita mulalah masuk benda-benda elemen-elemen yang movement ni lah, wanita ni lah, tu yang kita mula reflect, belajar. Sebab dulu kita belajar dengan ilmu-ilmu lain kan, dunia. Sekarang ni bila kita dah jadi macam ni, diuji pula dengan masalah zuriat dan sebagainya, kita mula nak reflect, nak dapatkan ilmu, nak perbaiki diri, nak faham apa sebenarnya zuriat, apa sebenarnya tugas, tanggungjawab sebagai seorang isteri, sebagai wanita. Betul macam doktor cakap tadi kan, kita dengar, layan je suami, happykan suami, bagi zuriat, buat yang terbaik untuk keluarga you, then pilihlah sugar, pintu mana you nak masuk. Simple dah ada, cuma buat kan, so kata wanita ni emosi dia, nafsu dia banyak. Dia punya dah kan. Tak terkawal lah. Tapi alhamdulillah sekarang ni bagi better lah. Sebenarnya saya daripada apa you cakap tadi apa semua kan, saya memang sangat setuju. Okay, so ada benda sikit je saya nak tambah sebelum kita nak masuk yang kita punya next segment kan. Based on apa you cerita tadi, you punya semangat, you kata you nak come back stronger, yang masa sekejap semua kan. Sebenarnya ingat tak satu patah yang kita cakap, okay, what doesn't kill you, itulah yang make you stronger. Kan? Betul, exactly doktor. Betul. Okay. So next yang kita nak tanya ni, yang saya nak tanya soalan ni adalah lebih kepada soalan-soalan yang kita selalu dapat daripada audiens kita. So saya nak tanya dekat Atul, so Atul boleh share dengan kita punya audiens kat luar sana lain. Boleh. So kalau macam seseorang tu ada masalah hormon, tapi belum rancang nak ada anak, you rasa is it okay kalau dia tak nak buat rawatan? Macam biar dulu. Tapi dia tahu ni dia masalah hormon. Oh wow. Kalau tanya pendapat saya, berdasarkan pengalaman saya, jangan tunggu. Kalau you memang tahu you ada masalah hormon, something is wrong, dah ada red flag. Maknanya memang ada something is wrong. So, dapatkan rawatan secepat mungkin daripada pihak pakar. Kerana perempuan ni lagi lama, lagi susah, lagi risiko tu makin serius. Dan orang kata percentage untuk lagi konsep tu lagi susah. Sebab kita tak tahu durasi dia, jangka masa nak buat satu rawatan tu berapa lama. Macam saya, ingatkan buat satu rawatan terus dapat. Tapi tak. Dia akan ada fasa-fasa stages yang you kena experience. So, suggestion saya, dapatkan secepat mungkin. Faham? Okay. And then you rasa tak macam, okay, nak jaga berat badan ni, macam mana, apa yang you buat yang menyebabkan potensi dia kata peluang untuk hamil tu lebih tinggi. Kan tadi kata you struggle dengan berat badan juga kan? Betul, ya. Saya memang daripada dulu doktor, bila saya PCOS tu, saya memang ada masalah berat badan overweight, slightly overweight. So, saya perasan memang even until these days pun, saya kahwin pun, saya dah beranak semua, saya ada masalah, still lagi PCOS masih ada dan susah nak control saya punya nak lose weight tu, ambil masa sikit. So, orang kata antara benda yang saya buat adalah, sebab orang kata satu benda lah, PCOS ni, salah satu doktor akan cakap confirm kurangkan berat badan kalau you overweight. Betul. Saya pun cakap benda memang overweight. So, point saya, bila orang dengar, saya sejujurnya cerita, pergi doktor A cakap lose weight, doktor cakap lose weight, dia doktor lah lose weight. So, kita jadi, ya doktor saya tahu, tapi macam mana? Saya susah doktor. So, struggle itu ada dekat saya. Saya rasa, ya saya dah cuba doktor cakap lose weight. Tapi nak lose weight macam mana? PCOS pula, dia tak boleh lose weight macam orang biasa. Sebab dia punya hormon tu tak normal. So, saya kena try and error. Macam saya orang kata first kali diet lah. Tapi diet tu pula macam-macam jenis diet. Diet ni, diet tu sampai ada orang kata, yang salah satu yang orang pernah adalah someone dia pernah recommend kat saya. Daripada US, dia kata try buat gluten free diet. Saya dah buat doktor, semua gluten free, IF, OMAD dan segala benda tu saya dah cuba, tapi saya kena try and error. Ada yang boleh, ada yang saya rasa works on my body, ada yang saya buat tapi makan saya, craving saya lagi teruk. Sampailah saya cuba yang terakhir, ini yang works on my body lah. Saya buat OMAD masa tu, 1 meal a day. Itu je yang saya rasa membantu kerana saya boleh makan apa saya nak. Saya tak kawal sangat saya punya craving, saya masih terjaga emosi saya. Dan tapi it works, dia membantu saya untuk lose weight, itu satu. Dan keduanya, regularly buat exercise. Memang nak tak nak, memang itu jawapan. Memang kita stress, kalau tak nak lah, tak semestinya kurus tu boleh diet. No, don't have that mentality. You kena usaha dulu, jangan tengok orang lain. Memang orang lain dia tak perlu pun ada badan overweight, obesity pun still boleh conceive, but not your case. Kalau doktor kata try lose weight, cuba juga slowly kan lose weight. Buatlah apa-apa diet, carikan informasi-informasi dekat luar, pengalaman-pengalaman orang. Sebab tu saya cakap saya try and error. Sebab tu orang kata sampai 5 tahun ni doktor, sebab perjalanan nak cari diet yang sesuai untuk saya tu sangat susah. Pertama,
Keduanya exercise. Saya try nak lose weight melalui exercise, tetapi exercise pun macam-macam. Jangan stresskan diri you lah. Buat exercise yang orang ni boleh buat, you buat. Faham? Ikut mana yang works for you. Sebab tu macam saya cakap tadi, ambil masa untuk saya tahu jenis exercise routine yang works on my body. So saya try this, try tu, tapi saya kena buat sesuatu yang saya rasa tak terlalu berat, tak terlalu heavy. Sebab sekarang ni you bukan nak you cuba letak mentality tak nak lose weight, tapi just nak healthy je. Lagi Just satu nak dia kena sweaty. fit dengan you punya masa, betul tak? Betul, Kalau exactly. you buat gila-gila exercise yang tak fit dengan you masa, last kali give up. Give up. Lepas tu kat jalan tak continue dah. So saya kena cari. Kalau you rasa yoga okay untuk you, you buat. Kalau you rasa buat kettlebell tu okay, you buat yang tu. Kalau you rasa just lari dekat treadmill okay, buat yang tu. So saya macam simple, saya cakap saya just nak jalan je. Sebab saya tak suka lari. Sakit, berat, heavy. Saya pernah buat, lepas tu saya tak nak buat dah esok. So jangan buat macam tu. Buat kalau you rasa walk 10,000 steps a day works on you, buat benda tu. Janji you bergerak. Sebab bila you just buat exercise, peluh-peluh keluar, itu pun dah trigger you punya hormon. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak bagi dia trigger sikit. Hormon tu insya-Allah slowly dia akan okay kan you punya. Tadi kan Atul dia cakap kan, yang sebenarnya bukan semua orang gemuk tak boleh mengandung. Betul. Okay, saya setuju dan saya nak tambah sikit lagi. Boleh. Ini untuk lelaki pula Sebab biasanya selain kita doktor cakap turunkan berat badan, kalau untuk suami kita akan cakap berhenti merokok. Tapi benda tu sensitif tau sebenarnya. So bila you nak cakap tu, kena tambah satu ayat lagi kat orang yang saya tak kata kalau you merokok, you tak boleh dapat anak langsung. Sebab dia akan tanya, habis tu doktor kawan saya merokok. Tapi boleh dia dapat anak. Banyak doktor anak dia kan. Ayo, selalu. Sampai kena sound lagi. So pakai contraception pula pasal planning kan. So dia kena faham macam ni. Everybody punya body tak sama. Betul. So kalau mungkin orang tu merokok, kebetulan Tuhan bagi rezeki dia melimpah ruah dapat anak. Exactly. Tapi mungkin you merokok, betul, tak dapat anak dan maybe it's a sign for you to stop. Betul doktor. Faham tak? Doktor, sebenarnya bila doktor cakap perkataan macam ni, banyak orang dekat luar sana yang ada mentality macam ni tau. Kalau saya cakap, over, kau kena lose weight. Kalau ada juga sesuatu cakap, cuba lose weight. Alah, saya ada je makcik lose badan besar tapi anak berderet. Kita kena tukar mentality macam tu. Like, no, it doesn't work. Try look on the positive side. Kalau doktor kata okay, try work on that. Lagipun tak rugi pun doktor. Kita buat benda yang baik. Healthy, makan yang okay. Berhenti merokok, benda yang baik. Usaha. Itu kata ikhtiar kan doktor. Kita tak tahu mana satu yang okay. So basically tak boleh compare tak boleh compare body kita dengan body orang lain, satu. Dan tak boleh compare jenis kita dengan jenis orang lain. So kalau compare, sampai bila pun rasa tak happy. Tak happy. Lepas tu mulalah rasa dengki. Dan betul. ada benda lain yang kita tak suka tu dia akan berlaku kemudian hari. Berlaku, yes. Betul sangat doktor. Akan rasalah orang kata wujud bisikan-bisikan ni kan. Ibu tak jadi pun dah give up. Dia ni okey je. Alah yang tu boleh. Alah suami dia boleh buat. Tak ada. Just follow on your journey. Buat apa yang terdaya. Apa yang you mampu. Gunakan segala resources yang you ada. Jangan guna resources yang you rasa nampak ada. Buat apa yang works on you. Itu yang paling penting. Betul. Okay, so sebenarnya kalau kat sini, kalau kita perasan lah, kita boleh gabungkan pengalaman sebenar untuk Recharge 316 lah, apa yang kita nak audiens kita faham. Kita nak bawakan pengalaman sebenar ataupun the real experience daripada patient tu dengan fakta perubatan. Sebab kita nak cuba meshkan benda tu. Sebab kita tak nak macam audiens sekadar faham benda ni berdasarkan experience saja. Tak nak. Kita nak benda tu diselitkan dengan fakta perubatan. Baru benda tu jadi lebih kukuh, lebih kuat kan. Berbanding kalau kita kata lebih kepada experience semata-mata, kadang ikut biar mitos. Betul. So kita tak nak orang kita percaya dengan mitos. Yes, betul. Sebab kalau dia percaya mitos 100%, benda tu tak jadi tak ada bawa apa-apa perubahan lah. Dan kita nak benda ni bila audiens kita faham, dia lebih praktikal. Dan bila dia macam contoh tadi kan kita cakap, okay, benda ni berbeza-beza. Dia tak rasa benda tu macam berat untuk dia. So dia tahu, okay, this one is not practicable to me. Okay, I have another choice. Which I can do, which is more practicable for me and my partner. Contoh. Itulah kita nak orang faham macam tu sebenarnya. Ya, betul. Yang paling penting bila kita buat macam ni kan doktor, kita ada dari segi expert doktor sebagai experti pakar dan orang yang pengalaman secara benda praktikal. So bila gabungan ni saya melihat dia akan buat audience yang melihat ni ada ilmu yang diorang dapat. Bukan kata tengok pengalaman je, tapi sebenarnya disokong juga dengan fakta-fakta perubatan punya. Betul doktor. Okay, so next saya nak minta Atul share dengan kita punya audience dalam Recharge 360 ni, apa doa yang Atul amalkan semasa you buat you punya perjalanan spiritually you tu. Boleh.
yang membantu untuk kita kata sepanjang proses TTC ni. Antara doa-doa yang you selalu amalkan. Saya amalkan Wow, okey. Kalau doktor tanya saya, sebenarnya ada 3 amalan utama selain daripada benda-benda wajib kita buat kan. 3 amalan yang saya rasa ada masa je saya akan buat zikir ni lah, doa ni. Saya kongsikan dekat sini ada 3 doa yang saya amalkan secara kerap sepanjang saya TTC tu. Pertama adalah doa saya tak tahu apa nama doa ni daripada ayat surah mana, tapi saya panggil doa agar cepat hamil lah. Ni kalau you all boleh google pun memang ada. Doa itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Yes, dah tahu. Qurrata ayunin. Exactly. Wa ja'alna lil muttaqin imama. Okey, yang mana menuju kepada ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadilah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini antara doa yang amalankan lah. Lepas tu doa kedua ni memang famous, paling simple je. Ini sebab tadi macam panjang sikit. Yang ini paling simple. Doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini memang kejap je. Saya duduk-duduk dalam kereta tak buat apa ke, naik flight ke apa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min, baca je. Dalam hati ni, ya Allah, pemudahkanlah zuriat, bagikan zuriat. Maksudnya ialah, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Dan yang ketiga adalah doa Nabi Ibrahim lah. Ini paling simple, lagi simple. Kalau tadi panjang, amalkan ni. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, orang kata Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. InsyaAllah kita perbaiki diri masing-masing. So itu antara paling simple, Rabbi habli minas solihin. Even sampai sekarang ni pun kita nak, saya dah amal dah anak pun masih lagi amalkan setiap hari, sebab kita tahu apa kita nak. Dan selain daripada itu, kalau ada masa kan ekstra kat rumah tu, kalau ada, try completekan surah Maryam. Surah itu banyak membantu juga. Banyak cerita-cerita yang saya cuba fahami dan dalami berkenaan dengan zuriat ni. Dan selain daripada itu, yang zikir Asmaul Husna yang saya cukup suka, setiap doa saya, even until these days, I still practicing, mulakan doa dengan Ya Allah, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir. Ya Khaliq itu menunjuk kepada Ya Allah yang Maha Pencipta. Maha Pencipta, ciptakanlah zuriat. Kedua, Ya Allah, Ya Bari. Ya Bari yang Maha mengadakan sesuatu yang tiada. Kalau orang kata tak ada, tapi dengan Ya Bari, Maha memberi. Dan akhir sekali, Ya Musawwir, yang Maha membentukkanlah janin, bentukkanlah zuriat. Ya Allah, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan penuh sungguh-sungguh, penuh penghayatan. Maksud tu yang paling penting, kita kena faham maksud kan, apa kita baca doa itu memang very very helpful lah dalam perjalanan TTC saya. Ini antara doa yang saya amalkan sepanjang saya TTC, yang saya kira pasangan di luar sana juga boleh amalkan, insyaAllah. Okey. Tadi Atu share tentang doa. Okey, boleh tak share lagi 3 lagi nasihat yang best yang nak share dengan audien. Untuk yang audien yang especially wanita yang tengah nak TTC. Wanita TTC. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau sebagai seorang yang berpengalaman menghadapi masalah struggle di TTC selama 6-7 tahun ni, 3 nasihat saya, I would say that pertama sekali, saya cadangkan kepada semua pasangan agar orang kata kenali diri sendiri. Kenali masalah kondisi diri. Kalau you kata you memang ada masalah infertility ke, masalah orang kata kita dah tahu masalah period tidak teratur sebagai contoh, do something, dapatkan rawatan, jangan tunggu. Kalau you rasa something is wrong, terus dapatkan rawatan. Kalau you dah cuba 6 bulan secara konsisten, secara normal, kalau tak dapat hasil, terus dapatkan rawatan. Itu yang paling penting. Sebab jangan compare diri you dengan diri orang lain. You tengok I boleh buat, tapi tak semestinya cara I works for you. So buat apa yang terbaik untuk diri you, apa yang you capable untuk buat. Financial kita pun tak sama, kondisi kita tak sama, demografik kita tak sama, mental kita, stress level, stress management tidak sama, pengalaman berbeza, background berbeza. Jadi ambil kira benda-benda ni, jangan stress, jangan compare. Buat apa yang you terdaya. Kadang-kadang kita kata, bila kita kata kenali diri ni juga, saya nak highlightkan, ikut kata hati. Kadang-kadang dalam perjalanan ni doktor, kita dah tak tahu, dah try ni, try A, B, C semua tak jalan, ikut kata hati. Kalau you rasa orang kata method A ni function, tapi you rasa macam tak tergerak hati nak buat, then jangan buat. Buat macam tu. Sebab kadang saya kata sepanjang TTC ni ramai orang suggest kat saya macam-macam alternatif. Macam mana saya nak buat? Ada yang macam ni, ada yang macam tu, try ni, buat semua kan. Kalau you rasa benda tu you capable, you cuba usaha ikhtiar. Okey, itu yang pertama lah. Okey.
kenali diri, dan kedua saya nak nasihatkan, advisekan kepada pasangan di luar sana untuk orang kata jangan give up. Itu yang paling penting lah. Ini yang orang kata jangan rasa putus asa. Sebab kadang-kadang pasangan-pasangan ni kita kata dia dah buat halfway, tiba-tiba disebabkan dah berapa setahun 2 tahun dah try ni, lepas tu terus rasa dah give up. Kat situ bila you mula rasa give up, dekat situ dah susah lah, you dah lari, mood you dah lari, dah macam let go, macam like orang kata berserah. Jangan, orang kata banyak lagi ikhtiar yang mungkin kita tak pernah cuba. Kalau sekali IVF tak jadi, buat 2 kali. Tengok macam ada pasangan kat luar sana 8 kali, 10 kali cuba ikhtiar untuk buat. So kadang-kadang saya perasan waktu kita nak give up itulah sebenarnya lagi satu uterus yang Allah dah nak bagi. So always yakin dengan Allah. Kalau Allah kata kita usaha, Allah akan bagi. So tetapkan it's okay. Tak jadi yang ni, buat yang lain. Syaratnya kalau you perlu untuk ambil masa, break tak apa, break, tapi jangan give up. Ambil masa untuk berehat, untuk hibernate macam tadi cakap dengan tadi, untuk datangkan balik, ambil balik bina kekuatan balik. Bina kekuatan itu doktor. Itu, dan orang kata kalau perlu kalau you perlu set timeline, berbincang dengan pihak suami, dengan suami pasangan you, bincang dengan isteri suami, set timeline. Kadang-kadang ada yang pasangan suami jadi pressure, anak kan, isteri dia dah susah, ada masalah lain, ada komitmen lain dan sebagainya. Kita tak sebulu, tak faham. So, yang pasangan ni nak, yang pasangan ni mungkin nak relax dulu. Betul. So, make sure mutual understanding antara dua pihak tu sangat penting. Kalau you nak tapi you rasa you perlukan masa, cakap dengan husband, minta maaf yang I rasa I perlukan masa untuk break kejap, boleh tak? Lepas bagi I masa 6 bulan, kalau kita usaha, kalau tak berjaya, kita cuba, kita ikhtiar cara lain. Okay, kita bincang cara yang baik. Jangan macam seorang partner berusaha, tapi pasangan lain tak usaha, buat biasa je kan. So, dua-dua kena memainkan peranan. Okay, understand each other, respect each other, communication is the key. Luahkan kepada pasangan, especially wanita, kalau you rasa terkilar, kecil hati ke apa, luahkan kepada suami. Jadikan cara suami baik tu lah. cara baik. Luah Ha. cara baik, cara yang tidak beremosi, cara hormat menghormati. Benda itu akan membantulah. Okay, dan akhir sekali sebenarnya ini yang saya sangat rasa saya nak highlight lah. Stay positive sepanjang perjalanan ini. Happy, avoid, kalau orang kata macam kalau you rasa you perlu avoid drama-drama ke apa, buat apa yang terbaik, apa yang works on you. Okay, jangan rasa negatif. Tengok salah satu situasi, kalau kita tengok orang, kita tengah conceive ni kan, tengah usaha, tengok pasangan pula, adik kita ni yang kahwin lagi awal, alamak lahir beranak dulu, conceive dulu, alamak kawan kita ni lahir, tapi kita ni rasa penuh, rasa macam kadang ada yang rasa marah lah, rasa cakap jangan, avoid perasaan-perasaan negatif ni. Happy untuk orang, doakan yang baik-baik untuk pasangan. Kadang-kadang kita tak tahu doa yang kita baik untuk pasangan orang lain ni adalah sebenarnya jalan untuk kita. So sentiasa bersangka baik kepada Allah, yakin dan kekal positif dalam perjalanan ni. Positif itu anak agak membantu. Kalau fail yang ni, it's okay. Positif, it's okay ni. Allah tak bagi mungkin sekarang sebab Allah tahu kita tak capable jaga baby. Mungkin Allah nak bagi rezeki yang lebih hebat ni kat kita ni. It's okay. So keep walking. Jangan putus asa. Terus berjalan. Dapatkan khidmat. Orang kata pakar lah yang paling penting kan. Jangan bergerak sendiri. You cakap you dah usaha tapi tak jalan pun. No. Dapatkan advice yang pakar juga. Jangan buat sendiri kan. Kita tak tahu. Orang kata buat tapi kita tak tahu betul ke tidak ke cara kita kan. Betul. Itulah antara nasihat yang saya suka untuk kongsikan kepada pasangan yang sedang ikhtiar TTC di luar sana. InsyaAllah. Saya tambah sikit lah. Boleh Doktor silakan. Kalau macam kan tadi kan orang kata kena doakan orang lain kan. Kalau perasan Dr. Fazila Kamsah pernah share benda ni. Banyak-banyak pakar-pakar motivasi pun cakap. Even Rasulullah pun cakap, kalau kita doakan yang baik, sebenarnya dekat orang, sebenarnya yang baik itu akan patah balik kat kita balik. Alhamdulillah, Okay? betul. So kalau boleh Sangat, keep positif. Jangan fikir negatif pasal orang lain. Betul. Lebih baik daripada buang masa penat fikir negatif pasal orang kan, ataupun fikir benda lain. Baik you gunakan masa yang ada tu, letak masukkan energi yang positif yang baik untuk diri you. Yes, sebab benda tu, bila you dalam keadaan positif, banyak benda-benda baik lain yang you boleh buat. Betul. Macam tu lah yang saya hadapi sebenarnya. Bila bekerja, avoid kalau you rasa benda ni causing you stress kan, benda-benda negatif ni, orang-orang yang tidak baik, maka cari orang yang baik, cari keadaan yang baik. Circle yang baik untuk you rasa happy, enjoy, dan perjalanan TTC bukan sesuatu yang berkorban. Okay, lagi satu saya nak highlight.
Saya suka untuk wanita jangan guna bukanlah kalau nak guna korban alhamdulillah, tapi bagi saya cara saya tak suka gunakan perkataan saya berkorban untuk suami, saya sakit cocok sini untuk Sebab suami. nanti dia akan timbul perasaan macam ngungkit. Kan? Exactly. Dia akan rasa macam I buat Tak ni dihargai. untuk you. Okay, tak jangan sakitkan lah. Saya lagi suka cakap, ya Allah, Bak, I rasa honoured. Ini saya rasa honoured sangat. Nak cocok inject ni untuk you. I honoured rasa sakit ni perjalanan ni kerana I tahu indahnya Allah bagi ni setiap kesakitan yang you lalui ni, sakit ni, menangis ni, semua ni Allah bagi ganjaran setiap sakit-sakit Dapat ni kan. pahala Dapat lagi pahala. kan? So daripada you rasa honoured, like macam I berkorban jiwa dan raga, I tinggalkan kerja, tinggalkan kerja untuk you. Tak ada, nanti jadi drama lain. Maksud kita kena buat rasa tak apa sayang, I sanggup buat ni. I rasa happy untuk tinggalkan kerjaya, untuk happykan suami. I rasa happy untuk lahirkan zuriat, untuk rasa sakit ni kerana untuk suami. Macam tu. InsyaAllah that kind of mentality membantu you dalam perjalanan ini. Terima kasih banyak-banyak sebab share dengan kita hari ni, dan terima kasih lagi sekali sebab datang dekat studio kita Recharge 360. Alhamdulillah. So harap-harap kita punya perkongsian ni dapat bagi banyak input yang baik-baik InsyaAllah. untuk Amin. kita punya audience lah. InsyaAllah. Okay, saya nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Fatin especially kerana Thank you so sudi menjemput saya hadir ke studio yang serba cantik ini di klinik Dr. Ana. Simple je. Dan juga kepada tim-tim Recharge 360 yang amazing di belakang tabir sana. Sangat awesome. Saya sangat-sangat teruja dan excited dapat hadir ke sini berkongsi secara terbuka kepada pasangan di luar sana, dan saya berharap, tinggi harapan saya agar secara perkongsian yang saya cuba kongsikan ini akan memberi benefit manfaat kepada pasangan di luar sana untuk teruskan berusaha insya-Allah. Dan datanglah, jemputlah, hadir ke klinik Dr. Ana especially untuk dapatkan khidmat-khidmat konsultasi, untuk mendapatkan orang kata servis-servis treatment-treatment, rawatan-rawatan yang dapat membantu pasangan-pasangan yang sedang TTC di luar sana insya-Allah. Terima kasih juga sebab tolong promote klinik Dr. Ana sekali kan. Okay, sebenarnya saya setuju untuk kesuburan ni dia bukanlah penghalang mutlak. Okay, jadi maksudnya dia sebenarnya tentang kesedaran, usaha, pengurusan, kita punya effort untuk ambil langkah awal. So itu mesej utama yang kita cuba bawakan hari ni kepada audiens kita supaya dia tak give up. Betul. Itu paling penting sekali. Jangan give up apapun. It's not at the end of the world lah. Kalau you ada masalah ketidakseburan, ketidakseburan, biasalah ada rawatan dia. Betul. Okay. Okay, alright. Terima kasih.